pure logic. Masa tu saya dah kahwin dah, saya dah ada anak. Oh, Saya dah ada anak masa tu masa dah berkahwin, anak belum saya umur Islam setahun. lagi? Anak Okey. saya umur setahun. Jadi when saya bagi tahu wife saya, I think I want to masa tu saya pakai convert lah. Maksudnya kita kena pakai revert kan, bukan convert. So she had no problem. Datanglah ustaz ni, which who was my late father's friend as well. So bila dia datang, dia bawa another dai lady, dakwah lady. So when she came, she explained important things to my wife as well, and ended up kami syahadah sekeluar. Daripada asal saya nak syahadah seorang, Allah mudahkan urusan saya, syahadah sekeluar. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya Hisham Ahmad. Bolehlah panggil saya Brother Hisham ke, Bro Hisham ke, Bro Syam ke, tak ada masalah. Untuk kenali saya dengan lebih lanjut, tengok TikTok dan YouTube saya. Boleh follow lah. Okey. Jadi ini sesi podcast kedua kita. Okey, dan tema kita ni daripada ayat Quran, surah At-Takwir, surah ke-81, tapi kita fokus pada ayat 26. Yang bahasa Inggerisnya berbunyi, "So where are you going?" Maka ke mana kamu nak pergi? Atau dalam ayat Qurannya, "Fa aina tazhabun." Okey, daripada situlah tema podcast saya, insya-Allah. Okey, kalau saya nak bicarakan sikit tentang surah Takwir ni, okey, dia panjanglah juga, sebab ayat surah nombor ayat ni pun dah nombor ke-26. Okey, kalau kita nak bicarakan sedikitlah tentang ayat ini, tentang surah ini yang membawa kepada soalan, "So where are you going?" Maka ke mana kamu nak pergi? Okey, kalau saya boleh baca sedikitlah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wuhusyu husyirat wa izal biharu sujirat. Panjang sampailah ke ayat dekat-dekat dengan ayat ataupun ayat yang ke-26 tadi. Wa ma huwa biqauli syaitani rajim, fa aina tazhabun. Jadi kalau peringkat awal lah, daripada ayat 1 hingga lebih kurang berapa ayat tu bercerita tentang kiamat, proses kiamat, tentang matahari, bintang, lautan, bulan dan sebagainya lah. Saya pun tak ingat semua kan. Tentang unta, tentang binatang buas berhimpun. Okey, apa lagi? Maknanya proses kiamat tu, hingga tentang buku amalan dibentangkan. Setelah proses kiamat tu ditunjukkan kepada kita bagaimana keadaan yang ngeri tentang kiamat, tentang kehancuran alam. Memang benarlah kita akan dibangkitkan. Okey, dibentangkan buku amal. Ini maklumat ni diberikan melalui Al-Quran. Okey, lepas tu tentang betapa Quran ni, tentang Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang hebat, yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Al-Quran ni bukan kalam syaitan, kalam yang benar daripada Allah. Jadi dengan maklumat, dengan info tersebut, dengan wahyu tersebut, maka apa respon kita? Apa tindakan kita? Telah diberikan maklumat-maklumat yang power tadi, mana kita nak pergi? Itu persoalannya. Adakah ke arah kebenaran atau kebatilan yang hujungnya arah syurga atau neraka? Jadi kalau kamu tak nak terima maklumat tersebut, kalau kamu tak nak terima kebenaran tersebut, kamu nak pergi mana sebenarnya? Itu dia punya sindiran power tak power. Kamu nak pergi mana sebenarnya? Betul, setuju. Setuju. Okey. Jadi itulah di bawah tajuk fa aina tazhabun, ialah kesimpulannya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang ayat tu. Pada hari ini saya ada tetamu kedua,
bagi podcast kita yang bagi saya istimewalah, juga seorang sahabat lama, okey. Kita nak bicarakan tentang kehidupan beliau. Saya percaya ada sesuatu yang penting, yang menarik, yang saya nak kongsikan kepada ummah kat luar, umat Islam di luar sana, insya-Allah, atau kepada siapa saja, Muslim or non-Muslim, okey. Jadi cuma, ini cuma ada, bukan disclaimer, cuma ada satu macam nilah, cuma beliau, sahabat kita ni, dia tak nak identitinya didedahkan atas sebab-sebab tertentu. Nanti dia jawablah, dia bagi tahu kita lah kan, Allah. Okey, tanpa buang masa, saya minta untuk kita panggil lah, kita bagi nama John, okey. InsyaAllah boleh. Kita minta John, bukan nama sebenar lah kan, untuk jelaskan sedikit background lah, yang mana boleh untuk menjelaskan sedikit tentang background atau latar belakang John. Khususnya dari segi keluarga, keturunan ataupun sebelum Islam lah, begitu. Itu saja, silakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil saya John lah, bukan nama sebenar yang dimaklumkan tadi. Alright, sound nice, okey. Saya mualaf. Saya berusia 37 tahun, sudah berkeluarga, alhamdulillah, anak saya seorang. Okey. Dia begini, asalnya dia memang Muslim. Okey, okey okey. Jadi mana saya percaya setiap kita yang Teruskan. lahir ke muka bumi ni, kita dalam keadaan Islam lah, kan. Kena saya. Ha, Teruskan, okey. jadi along the way, saya beragama Hindu. Oh, Masa lahir tu memang Muslim lah, kan. Sebab masa sebelum kita lahir pun kita mengaku, couldn't agree more, okey. masa sebelum kita lahir pun kita mengaku Tuhan kita Allah. Tapi cuma along the way lepas lahir itulah, kan. Okey. So, sebelum saya kembali ke fitrah, saya beragama Hindu. Di mana sehingga usia saya 27 tahun. Ya, 28 tahun. Okey. Lepas tu, yalah, zaman saya agama Hindu dulu, macam-macam lah kan, macam-macam. Rasanya kalau nak terangkan semua, podcast ni tak cukup. Mungkin kita kena buat sesi satu hari. Tak apa, saya ringkaskan yang mana yang boleh lah. Sebelum tu, John, Ya, okey. kenapa tak boleh didedahkan identiti John hari ini? Okey. Allah saya jawab, Okey. Dia macam ni, biasa lepas kita masuk Islam, ada segelintir mualaf ni di mana penerimaan keluarga mereka alhamdulillah semua okey. Dia Baik, tak ada masalah langsung. faham. Setengah mualaf ni dia syahadat atas persetujuan keluarga dia dan sebagainya lah. Cuma kes saya ni dia berbeza sikit. Sebab yang saya masuk Islam ni, saya masih menerima penentangan sehingga hari ni. Di mana penentangan tu saya boleh kata tahap serius lah. Di mana awal saya masuk Islam tu pernah ditawarkan oleh keluarga saya sendiri. Adalah kan, tak nak cakap lah tawaran apa supaya saya tinggalkan Islam dan Orang kembali. ni berbentuk positif ke negatif ni? Positif lah, positif. Positif. Masya-Allah, rasanya kalau dapat tu okey juga tu, boleh boleh Okey. settle down terus kan. Alright. Ni material punya Ah, tawaran lah. ah, Tawaran materialistik, okey, duniawi lah kan orang kata tawaran tu. habuan dunia Ah, yang mengancam lah ni. Sampai boleh settle down tu, okey. Boleh boleh Banyak tu, insya-Allah. lumayan lah tu. Tawaran tu daripada ahli keluarga sendiri jugalah kan. Tapi bila tawaran tu tak begitu berkesan, di mana saya tetap dengan keputusan saya untuk kekal dalam Islam. Masa tu maknanya bukan tawaran sebelum masuk Islam, jangan Sebelum masuk Islam tapi selepas, untuk keluar. untuk keluar. Okey Okey. okey okey Jadi okey. bila tawaran tu tak berapa berkesan, Mhm. jadi plan B, method B ialah bukan tawaran yang boleh menjinakkan kita lah. Itu yang mengancam. Di mana mengancam secara fizikal, macam-macam lah. Kita generalize ancaman tu lah kan. Jadi saya sebenarnya tak kisah. Kalau saya seorang, is a totally different thing. Memandangkan saya dah berkeluarga dan saya nak lindungi keselamatan keluarga saya lah. Dan sebab itu saya minta identiti saya dirahsiakan. Okay, selain daripada itu, sebarang soalan atau apa-apa, insyaAllah saya jawab. We can be transparent on that. Last sebenarnya memang ada justifikasi yang kuatlah Ya. untuk identiti disembunyikan. Bila kita dengar tadi tu, ialah kita kembali pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada petunjuklah daripada sirah Rasulullah, di mana Rasulullah mengikut sirah lah, maaflah kalau dari segi ketepatan tu, tapi pernah ditawarkan juga
Rasulullah untuk menghentikan dakwah tersebut, untuk menghentikan seruan pada menyembah Allah, kepada Tuhan yang satu, menolak segala kesesatan dan kesyirikan. Jadi Rasulullah ada ditawarkan dengan harta, dengan jawatan, dengan perempuan, dengan yang mana jawatan yang besarlah, bukan pemimpin atau raja, dengan wanita cantik untuk dikahwini, tapi ditolak kan. Walaupun ada direkod, ada disebut dalam sirah tentang umpama ialah ketepatan, saya minta maaf sebab bila kita bicara tentang Rasulullah ni, ya, kita sewajarnya tepatlah kan. Jadi saya cakap ni secara berlapik, secara disclaimer, dia rujuk fakta saya tepat dan kita tak tahu ini berdasarkan hadis atau sekadar sirah tentang tawaran sehingga kalau bulan dan bintang diletakkan di tangan kanan atau tangan kiri itu, tak Rasulullah akan teruskan kerja dakwah. Sebenarnya buat satu perkara yang miracle, yang ajaib, yang hebat, tak Rasulullah akan teruskan dan tak akan berganjak. Bila tolak tawaran yang berbentuk lumayan, yang habuan Hmm. dunia material tu, yang Hmm. kata John tadi terus boleh settle down, maknanya mungkin tak payah kerjalah, mana boleh tahanlah dia punya backup saudara mara ni kan, Ah, aset dan sebagainya. betul. Tapi bila tawaran ditolak, maka datanglah Ya, ancaman, man. ujian, maknanya apa, tentangan dalam Tentang bentuk untuk mengancam nyawa, ya. mengancam fizikal dan sebagainya. Kita faham. Okey, kembali tentang latar belakang, okey, tentang tak kisahlah, John ceritalah apa tentang latar belakang sebelum Islam tu, kita nak tahu. Saya, bila zaman membesar saya tu, adalah, terlalu mewah ke apa, sederhana, just like any normal family. Dan di mana, seperti mana yang saya kata tadi, saya beragama Hindu dulu dan, dibesarkan mengikut, budaya orang Hindu dan sebagainya lah. Jadi, ya biasalah kita pergi kuil apa semua tu kan, it was just everything was very smooth. Everything was very smooth until, one fine day, tahun 1995. 1995 ni umur saya 6 tahun. Okey, 6 6 tahun, tahun, okey. kecil. So, masa kecil ni, ibu bapa saya bercerai. Ibu bapa saya bercerai dan ayah saya, dia special sikit, okey. Dan ibu saya dia meneruskan hidup dia, biasalah, okey. Di mana selepas bercerai, ayah saya dia telah memeluk Islam pada tahun 95 atau 96, if I'm not mistaken. Sorry, 96 atau 97. Masa tu saya kecil lagilah. Okey. So, maksudnya arwah ayah saya ni pun dia seorang mualaf juga. Okey, Dan dia telah, berkahwin semula dengan, ibu tiri saya, okey. Then along the way, hidup ayah saya and then hidup mak saya lah. Saya membesar di rumah, eee, yang saudara. bukan rumah mak jugalah. Bukan. So, Tempat tempat tak boleh dedahkanlah di mana, tempat, Okey. atas bumi bawah langit. Okey, insyaAllah. Okey. Okey. Okay, so, along the way everything was good. Okay, kita membesar dalam persekolahan. Hmm. Jadi, pas persekolahan masuk college. Tapi yelah time tu 18 tahun. Okay, I was young and I was wild lah, Wild, energetic lah, young and Wild energetic. Wild West ni. Jadi, Okey, diam. pergi college, time college tu ialah, belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Mhm. So 50% I couldn't manage that. Jadi, college I have to stop. Hmm. Then masuk, dunia pekerjaan lah. Then, I was working dalam macam-macam lain lah, retail line. Belajar pandai tapi tak minat. Boleh cakap macam tu? Ah, penat. Penat. Yelah belajar sambil bekerja ni, Oh, dia, time college 9 to 6. hmm. Jadi, bila saya tengah belajar kat college tu, the most, Siapa masa tu? Boleh dedah? saya ambil computing information system. Di mana okeylah kan time tu, diploma. Jadi 9 to 6, saya dekat college. Hmm. And then, saya dapat kerja sebagai promoter. Masa tu promoter dekat, Isetan KLCC. Okey. Okey, di mana saya akan masuk kerja selepas college tu, Hmm. saya kena masuk kerja pukul 7 Mhm. to 10 o'clock. Okey, jadi, time balik rumah apa semua tu it'll be somewhere around 11:30 lah. Tu pagi besok I kena rush back to college and all that. Jadi, penat, kejar masa and all that. Jadi, uh, that's all. Maknanya, menjurus, mana tak cenderung kepada pelajaran lah. Ya, Oh, uh, pada pelajaran lah. mula fokus pada dunia kerja. Yes.
Kerja sebagai promoter. And then, promoter. promoter tu pun, tak lama lah, lama sebab, yalah, Masa tu uh, sekitar umurnya 18, around 19, 80, 20? 80, 18 Okey. or 19. Jadi switch kepada telemarketing, customer service. Okay, mungkin ada kerja dalam 2 or 3 years. And then lepas tu, saya kembali kepada retail sales. Retail sales di mana saya start from the lowest. From the lowest masa tu, if I'm not mistaken, tapi commission tu tak ada lah. Cuma, field yang saya masuk masa tu, peralatan massage dan fitness. Di mana kita akan, travel lah, buat exhibition booth by booth, di mana, kat situ saya kerja lama sikit. Bidang sales ni Bidang sales. Whereby the set target, you hit, you get promoted. And my last resigning post was assistant sales manager. Kira Okay, tu. dapat jadi sales manager lah. Okay, and then after that, keluar pula minat saya untuk keluar daripada tempat asal saya. Saya nak, go around Malaysia. Tapi yalah, itu makan modal, kan. Jadi we came up with, a way, saya jual buku kanak-kanak. Jual buku kanak-kanak ni di mana buku mewarna, buku aktiviti. We tu refer pada siapa? Ya. Hana lah. Me and my wife. Masa tu dia girlfriend saya lah. Wife sekarang? Ah. Oh, okey. Ni dah masuk bercinta dia, tiba-tiba dah Masa pergi pada bercinta sebab we tu. we. Macam lah ada we ni kan. Okey, sebelum tu, how committed Rana dengan agama Hindu, si keluarga dan dina Rana? Okey. Kita masuk bab agama sikit boleh lah. Boleh katakan saya punya family ni, memang staunch Hinduism followers. Okey. Memang kuat lah, pegangan dia memang kuat lah. Yalah. Dia memang kuat. Jadi, itulah daripada prayers dengan ritual, dengan yearly prayers, annual prayers, everything. Boleh bagi kita faham tak macam mana kata dengar sendiri pada bekas penganut Hindu, bagaimana agama Hindu tu, bagaimana praktisnya, bagaimana kepercayaan akidah dan sebagainya lah, contoh. Okey, saya akan mula daripada apa yang saya diajar dan diamalkan oleh keluarga saya lah. Okey, betul. Okey. Dia macam ni, macam every, rumah orang Hindu. Kita bukan kata, minta maaf John. Okey, sebelum tu maknanya okey yang dalam kitab tu lainlah Lain. kita. Sekarang ni nak tahu yang diamalkan, Yang diamalkan, yang ya. dipraktiskan Yes. oleh John dan keluarga. Ya. Contoh. Okey, silakan. Jadi, I believe macam, rata-rata semua, yang beragama Hindu, akan ada, sudut untuk sembahyang di rumah, prayers, altar and sebagainya. Dan, ada sesetengah rumah yang di mana, prayer altar mereka akan maintain is almost to the level of temple. Kan, maksudnya dia memang Dalam macam rumah. eksklusif, yes. Dalam Dalam compound rumah. rumah ke atau Dalam dalam compound rumah atau, macam kat rumah saya, dia satu bilik tu is like, dalam rumah. macam tu lah. Cuma, kat rumah saya ni yang dekat luar Dalam rumah bilik. tu kecil. Cuma yang bilik ni yang dijadikan sebagai prayer room or prayer area ni memang besar lah. Exclusively untuk Yes, prayer lah. exclusively. And then, itulah setiap hari, pagi dengan petang as usual. Kan, so-called prayers and on. And then every year 2 kali ada buat macam, perayaan lah. Perayaan dalam rumah lah, dalam rumah within the close community of our family members, di mana kita panggil, and then ada beberapa ritual yang kita buat, and then we serve food lah. Tapi makanan pun sedap-sedap lah, kari ayam, kari kambing, apa So, semua. bukan pada Rana, pada kita makan lah. Jamuan. Akan letak, pada, dekat, prayers altar, and then, mungkin, half an hour or so on, and then, tetamu yang datang, kita akan makan sama-sama lah. In which makanan tu pun boleh kata eksklusif lah bagi saya kan. Dalam prayer room tu, penyembahan tu atau sembahyang tu menuju kepada Tuhan yang bagaimana? Ya, okey. Ataupun dalam bentuk macam mana? Di rumah kami ada statue. Okey, statue, saya tak nak mention. Statue saya tak nak mention, statue nama apalah. Untuk, jaga sensitivity viewers kan. Okay, so, di mana statue tu everyday we will decorate with flowers. And then, kita ada pakai kemenyan untuk, yang berasap tu kan, yang wangi-wangian apa semua tu. So yang tu akan berlaku pagi dan petang lah. In Tamil we call the word puja. Puja. Macam Melayu cakap memuja? Memuja ni worship. Puja ni macam, contoh Muslim kita solat. Kan, kita solat, sembahyang lah, sembahyang. Okey. Memuja and, spell puja? P-O-O-J-A kalau kita, dalam alphabet lah. Okay. So and then, yearly annual prayers and all that,
Then, of course masa Thaipusam and so on, we are attached to the temples. Jadi memang, boleh kata daripada pegangan yang amat kuatlah. Okay. And then, Cara sembahyang macam mana? okay, cara sembahyang, okay, dia, kita ada what you call that? Just colok. Tolok. Incense stick, and then, kemenyan yang, berasap tu, and then, karburaam yang tu, dia api. Okey. Okay, ada setengah orang dia panggil karburaam, ada setengah orang dia panggil sudam lah. Jadi, biasanya lah, rata-rata rumah akan ada 3 benda ni lah, memang akan ada. Okay. Then, ada, kalau abang perasan ada loceng. Loceng yang, taklah besar tak kecil, yang tu depends pada orang lah. Ada yang pakai besar, ada yang pakai kecil. So, yang ni lepas tu kalau, tak tahulah abang tahu tidak, dia ada 3 jenis, serbuk. Satu yang warna putih, yang biasa pakai kat dahi, yang tu dipanggil vibhuti. And then, yang warna merah dipanggil, kumkumam. And then, ada lagi satu yang warna kuning. Yang tu dia serbuk cendana. Sandalwood powder lah. So yang ni biasanya lah, prayers item yang memang akan ada dalam rumah orang ini. Segi patung tu ada berapa? Dia Oh, dalam rumah kami, I would macam say prayer room tu more than 4. besar-besarlah, kecil-kecil. Yang paling besar tu mungkin dalam 4 feet. Okay, 4 feet, and then, kita ada frame photos lah, gambar lah. Di mana, statues tu dekat depan, and then dekat belakang dia kita akan, letak gambar-gambar lah. So, roughly picturise, prayer room tu macam tu lah. Kalau sembahyang tu apa yang diucapkan? Okay, Maknanya dia ada, setengah, we call mantras. mantras. Mantras ni macam dia lebih kepada, glorifying. Glorifying maksudnya macam, glorifying tak dia, Membesar-besarkan, ya betul. Yeah, that's the word. memuliakan. Memuliakan. So, biasanya mantras ni dia dalam bahasa Sanskrit. Okay, jadi, dia bukan bahasa Tamil, dia actually based on Sanskrit. Setahu saya lah. Maybe ada setengah mungkin translated in Tamil, tapi dia punya asal is in Sanskrit. Jadi, kalau abang tanya sama ada saya betul-betul faham atau tak faham apa yang mantras yang diucapkan tu, straightforward, I tell you, I don't understand. Dia hafal, memorize, Ada, setengah tu lah yang basic, Yalah. simple-simple tu. Yelah. Sebab dia, worshipping in, Hinduism ni, dia akan dengan Lord Ganesh. Lord Ganesh ni yang, dia berkepala gajah, yang dia ada tikus kat, sebelah dia tu, kan. Yang tu more like his mount lah, mount maksudnya dia punya vehicle. Okay, so, yang tu, sampai sekarang saya ingat lagi lah, sebab dulu yalah, start worshipping from that kan, so ingat lagi lah. Yang lain-lain tu dah tak ingat lah. Kalau ingat pun tak tahu maksud. Confirm lah ni memang bekas pengadut Hindu. Ya. Kalau tanya saya pun tak tahu kan, tapi tengoklah keadaan dalam TV Tamil ke ataupun Hindustan ke. Okay, family committed, practice Hindu, Yes. okay. Bagaimana dengan John sendiri? Saya boleh kata 30-70. Practice ke 70 practice? Tak. Okay. Saya 30%, macam follow whatever it was there. But 70% most of the time saya tak ada kat rumah. Sebab macam saya kata, young and energetic kan. Jadi, saya ni, kuat pusing-pusing, jalan ke sini, berjalan ke sana, and, most of the time, saya balik rumah pun malam, lepas lepak dengan kawan-kawan semua tu kan. So, cuma saya akan ada bila, time-time penting lah, macam saya kata macam annual prayers, untuk ada apa-apa upacara atau, perayaan untuk Hinduism, adalah. Family command balik dan majlis-majlis ritual dan Ada sebab, kenduri-kenduri ke apa kan? sebab, kadang-kadang pakcik-pakcik saya ni, dia macam kalau, any prayers or ritual or any, function, you wajib ada kat situ tau. Jangan sampai kami call you nak balik macam tu. Dia start to Kena that jemput extent. pula nanti kan? Kena jemput nanti susah. Kena jemput dengan yang, Okay. dengan kod tu, okey. Alright. So okay, okay John, bagaimana pula masa tu John ada bercampur dengan orang Islam, orang Melayu? Ada. Saya punya Biasa je ataupun jenis memang rapat? berkawan ni, saya campur dengan semua. Okay. And from I was young until now,
80% of saya punya circle kawan-kawan ialah orang Melayu. And then the rest of course lah Chinese, Indian, I mix with everyone but majority are Malays, majority Majoriti daripada ramai dulu. mana-manalah kan. Daripada sekolah sampai ke sekarang. Ada kawan rapat daripada Malaysia ni, Melayu-Melayu ni ada yang memang rapat, kawan rapat, Ada, ada, kawan lepak, ada, ada. okey. Sampai Kawan sekarang ada. dengan macam vices semualah. Ada. Daripada dulu sampai sekarang Sampai ada. sekarang. Okey, John okey, dari segi okey, kalau boleh cakap lagipun ada netizen kita tak tahu kan. John segi hidup kata wild dia kan, Energetik, energetik energetik, okey kan. okey. Ada vices ataupun perkara-perkara yang pelik, yang luar sikit ataupun yang ganas-ganas sikit Ada, tetap atau ada. yang melanggar hukum Hindu atau Islam lah kan. Ada, saya akan kata, benda tu memang ada sebab saya tengok, it is a phase of life. Yalah bila kita bercampur dengan ramai orang, uh, it's very easy to go onto a path, wrong path atau mistaken path. It's very easy to do that. So bagi saya memang benda tu pernah ada tapi bukan tahap critical Serius. until drugs or whatsoever, taklah. Tak main lah. Tak. No, it is a straight no go for me. Ganja tak ada lah. Tak ada. No way. But other than that, if you say alcohol, Minum, yang tu memang mabuk, arak. pernah ada. Yeah. Minum Yes. tu minum casual ke atau mabuk? Ada mabuk. Dalam seminggu kalau ada 7 hari mungkin kami akan lepak dalam 4 to 5 days. Lepak. Menjawab soalan tu. Yalah, macam bila abang kata lepak minum, bila minum memang mabuk lah kan. We go to night clubs. Ada orang dia dah kata avid, bukan avid, hardcore punya, dia kadang sikit minum atau banyak sikit pun tak mabuk, betul ke? It's called alcohol for a reason sebab memang dia punya function Sifat memabukkan, is to make you drunk. tapi bukan bergantung juga pada kemampuan individu. Kalau dia tak memabukkan kita boleh panggil dia orange juice lah. atau apple juice. Oh, Jadi when as far as alcohol is concerned, it is there to make you drunk. memang mabuk lah. Memang akan ada. Kalau dia kata Memang dia John lalu proses mabuk tu lah beberapa kali dalam seminggu. Yes, pernah. I'll go to night club. Dia Melayu tak? Dia kaum Melayu yang mabuk tak? Okay, to be straightforward, memang ada. Sebab yalah kita punya podcast ni semua transparent kan. Jadi memang ada. So as I said, when you drink, you mix with people, tendency of you to getting into fights or into some kind of groups already there. Already there lah. Cuma memang ada lah, tapi as I said, not to an extent sampai ke tahap yang serius. Oh, dilham tak ada lah. Apa dia tu? Tak mana? Sampai fizikal teruk-teruk, sampai gaduh, sampai luka-luka tak? Pernah ada. Pernah juga. Pernah ada. Bergaduhan. Pernah ada. Kerana mabuk tu lah. Kerana mabuk sometimes when you drink, cinta okay, kita dengar sesuatu, contoh, yalah, it all goes back to the alcohol. Kan? Kita dah minum, bila kita dapat sesuatu news, contoh kawan kita, dia nak share je masalah dengan kita. Tapi when we perceive it, macam benda yang serius, you go out of control, sifat kita berubah, get into fights, physically injure orang lain, and then the next day bila kita fikir balik, menyesal pula kan. Benar-benar berlaku lah. Pernah, memang pernah berlaku. Not denying that, pernah berlaku. So, bagaimana John tengok lah, sebagai masa tu belum Muslim, belum Islam, belum kembali pada fitrah, John lihat keadaan orang Melayu ni, khususnya orang-orang muda Melayu ni. Dari segi komitmen dia, praktis dia terhadap Islam, dan juga dari segi apa gambaran yang dibawa pada John. Okay. John lihat Islam tu macam mana, orang Melayu macam mana, orang muda Melayu macam mana, impression apa sajalah yang dirasa tentang ni agama ni, lebih kurang aku ataupun ini, diorang ni pun sama macam aku, kat mana, apa-apalah. Okay, sebelum saya Islam tu, macam saya kata, I have a lot of Malay friends. Jadi, bila saya tengok like, macam abang kata tadi lah, macam sama macam aku je, I mean, there's no difference at all. Apa beza? Di perangai. Okay. I drink, you drink, we go out, I go out, you go out. Cuma satu benda dulu saya makan babi, dia orang tak makan lah. Babi orang Melayu tu makan babi, tak makan memang lah. dia tak suka. Mungkin sebab dia belum rasa ke apa. Tak tahu lah. Tapi dulu yes. Jadi John confirm lah makan babi. Ya dulu, yes. Favorite? Favorite lah, is just among one of the food that I, my Malay friends do everything that I do. Melainkan daripada makan babi. So perbezaan tu, dia committed lah buat makan, dia tak nak masuk benda haram dalam badan. Yes. Tapi kalau yang tapi arak boleh pula kan. dalam tin dalam cawan tu,
okey lah, okey, Okey. boleh 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 Saya boleh. nak tanya John, actually masa muda pun saya ada kawan jugalah yang Melayu yang pergi kat kedai ambil kat tu yang saya Hmm. tengok Jolly Shandy ke apa? Shan Shandy Shandy dalam tu mungkin 1 or 1.5% of alcohol je, dia lebih kepada macam Tapi dia halal ke? tak Tak ada, halal kan? tak halal lah, dah ada Shandy alkohol tu pasti saya ingat lagi, kawan Melayu saya. Dia sekarang ni somebody, tak sebutlah kan. Memang somebody lah. Kalau tapi itulah Shandy is a low percentage of dalam alcohol bidang tapi masih ada lah. okey. Apa antara yang jenis bia kita tak pandai minuman keras yang diambil, yang mudah diambil oleh orang-orang muda ni lah, orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, yang senang dicapai, senang dibeli, senang diakses dan dia adalah Oh, untuk confirm arak. senang diakses, Ha, ah, okey kita tak nak mention nama tempat lah. Yalah nama kedai kita tak sebutlah kan. Tapi kita pergi kat mana-mana pun memang ada. Ini jenis bentuk apa? Yang saya sebut ke Shandy ke atau macam mana lagi, Ah, root beer ke apa dia macam mana dia cerita? dia Shandy, beer, stout, Okey. dia macam yang bergas lah, bergas. Cuma dia punya Lazimnya digemari, disukai atau selalu diakses lah? yang tu easy access. Okey, tadi apa? Okey, vices semua okey, minum arak, dah buat judi. Kadang-kadang saya pergi Kadang-kadang. Genting, Pentinglah Genting Casino. judi kecil-kecil sama-sama dekat yang Tak sebab, belakang as I said, casino. kerja saya, saya bekerja Hmm. and then I had bukan nak kata a lot of money lah, but comfortable amount of money. Casual gambler lah bukannya Tak, kalau gambling tu mungkin like 3 bukanlah months kaki once, sampai tak kan tak tak biasa tak. kalau orang jadi kaki judi ni kalau No dia no no. tak menang dia memang apa-apa kedana dia buatnya. Tak. Saya kadang pergi dengan kawan-kawan, 3 months once, 6 months once. Tapi yang kalau, night life macam clubbing or going to pubs tu maybe, Clubbing, 2, 3 times, clubbing, 2, 3 times per week lah dululah. to what extent clubbing ni? Huh? To What 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 extent you go, you drink, you come back. dia macam tak faham soalan aku ni. Oh, okey. Oh, okey okey Clubbing ni, okey. saya orang sebut Dia clubbing dia ni dulu saya tengok bahasa yang orang muda ah, sebut clubbing, saya pun join sebutlah ah, tapi bukanlah faham kita to what kena pilih extent. tempat yang kita pergilah. Adakah sampai Ah, ke kadang-kadang kalau peringkat yang jenis yang out eksklusif of ni, marriage tu? yang tu depends on us. ST tu, out of Ah, marriage tu? yang tu depends on us. If you want it, it's there. If you don't want it, you drink, you go back. Tujuhlah, Ah, yang if you tu request, you apa dia, since demand and since supply. your identity is not Ha, revealed, so what's the ah, conversion? Itu kalau tak apalah kita gurau demand, dia je. akan supply lah. If there's no demand, no supply. Bagaimana clubbing ni to the extent seks di luar nikah ni, ada tak berlaku di kalangan Okay, one thing I don't eh, indulge in that. I Yang tak tu saya cakap tak you buat I lah. tak I Okay, cakap kat you John, okey, maksud saya orang-orang Melayu, kawan-kawan John hmm, ataupun orang Melayu yang diketahuilah, hmm, orang-orang muda Melayu ni hmm. terlibat Ada. ramai ke, banyak ke, serius ke ataupun Hmm, very dia isolated case sikit je? boleh kata touch and go. Dia touch and go maksudnya, dia zina tu memang serius lah kan. Tapi, bukan nak kata dia tagih untuk Mungkin kita tak nampak dia berzina kan, ah, tetapi cenderung ke arah itu atau pelakuan-pelakuan yang membawa ke arah orang kata ni terkelabur zina, mendekati zina ni begitu ketara di kalangan orang-orang Melayu muda. okay. Ada pengalaman dan pemerhatian ataupun apa yang John tengok sendirilah Hmm, boleh kan. Kita tak nampak fornication tu kan, tapi makna pelakuan tu dekat sangat ke arah tu memang serius. Dari yes. segi banyaknya, dari segi maknanya hujung ke arah yang boleh membawa kepada dosa besar tu memang Hmm, serius. memang ada sebab, alkohol ni dia the Alkohol moment tu. you never drink kan, kita tahu okay, zina ni boleh lah Hmm. kan. Kita tengok mana-mana perempuan mungkin yelah tengok, dia cantik, okay, lain. Hmm. But the moment you are intoxicated, Okay. Everything. dia macam dia akan shut off the humanity atau kewarasan Yalah. yang inside you. Hmm. And in which bila pandang and then, you sit together, you talk together, definitely it ends somewhere Dia else, dah bukan go somewhere else. tak boleh kontrol lah Tak kan. boleh. Memang Oleh syahwat dan okay, understand. sebab Faham, faham. yang tu, fungsi alkohol tu, kadang orang nak gaduh dia minum dulu. Masa John belum Islam, Oh. John tahu tak benda ni salah pada hukum Islam. Dosa besar bagi orang Islam buat kalau dia tak berkahwin. Okay. Based on Islam, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, if that woman doesn't belong to you and you touch her, it's wrong lah. Kalau dia consensus apa dia panggil Uh, consenting adult, mutual consent.
consenting adults lah, maknanya dua-dua Ah, muncul suka sama consent. suka. Kalau Ah, pandangan John pada masa itulah. pandangan saya masa tu pun, bagi saya salah sebab, saya takut dengan girlfriend saya sikit. Sebab dia always keep me on track bila saya keluar. Bukan pasal John, Okey. pasal pasal pandangan John bila lihat ada orang muda Melayu, orang muda Melayu yang terlibat benda ni, maknanya John tahu tak Islam tak benarkan. Tak, saya tak tahu tapi Okey, bila saya pandang macam tu, kalau tahu Islam benarkan atau tak benarkan, tapi kemungkinan John rasa okeylah kalau dia mutual consent rasa ataupun suka sama suka. suka sama suka tu macam, like okay, you are talking to each other dan saya kerap sangat tengok benda tu macam tak berikan impact yang besar pada saya punya way of thinking Okey, and okey. way of perceiving the situation lah. Lantak kau lah senang cerita kan. Okay lah because Okey, it's up to you. You want to go with her, she tahu wants to go with you, it's up to you lah. Tapi for me, I feel it was wrong sebab yalah I already have a girlfriend that time and lebih kepada kesetiaan kepada teman wanita lah kan. yes, till today alhamdulillah. Sekarang ni bila dah Islam, John tahu benda ni memang Yes, totally forbidden lah, memang salah, haram, dosa besar. yes. Alhamdulillah. Itulah sebab, dalam Quran Allah bukan kata jangan berzina, Allah kata jangan hampiri zina kan. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Kalau Allah kata jangan hampiri, that means like House very it's a serious. grave danger, it's a grave sin lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, okey ni satu saya nak tanya. Tattoo. Yes. Ada tattoo tak sebelum Islam ni? Ada, sampai sekarang pun ada. Okay, what's the point of tattoo? Apa benda tattoo ni sebenarnya? Apa best sangat dan kenapa nak bertattoo? Okey, dia, depends Mesti ni. dia depends pada, orang yang buat. Setengah orang dia buat, is body art lah. Another word for tattoo is body art. Kan art dia ada macam-macam bentuk Macam art bentuk. kan. Jadi yang ni body art. Ada setengah orang mungkin dia nak, uh, dia abadikan sesuatu sampai dia ada kan mungkin macam nama mak ayah dia ke kan. And then Tujuan baiklah ni. tujuan, dia kata tujuan baik depends on that person. Okay. And ada juga tattoo yang dia ada makna yang lebih besar. Hmm. Contoh dalam few organisation, if you get what I mean. And then Okay. ada tattoo yang, dijadikan sebagai Tattoo untuk kumpulan tangkal. tertentu kan. Mungkin kumpulan mafia ke kumpulan apalah kan, Ada gangster juga ke. tattoo yang, which associated to black magic, pun ada juga. Banyak jenis lah. Yalah, Banyak faham. jenis. Ada tattoo kerana nak express cinta dan sebagainya Ada, kan. ada. Atau friend dia punya Nama ke nama. muka ke hidung dia ke kan, mungkin ada lah kan. Tattoo ketuhanan ada tak? Tattoo ketuhanan ada. Ada juga. Ada, tapi saya tak buat lah. Tapi memang ada orang yang buat. It's like image of the, all this, image Tuhan tu kan, gambar dia atau mungkin, lambang keagamaan. Yelah. Ada. Memang ada. Faham. Memang ada. Mak salib ke, Jesus, nama love Jesus ke kan. Ada. Alright. Okay. So tattoo ni macam mana dia buat tu macam mana? Kadang cantik juga dia punya Okay, art tu. dia tattoo ni ada dua jenis. Satu yang tradisional kita, buat sendirilah dengan jarum. Okay. Dia lah kaedah dia untuk sterilize bakar ke. Buat sendiri. Buat sendiri. Mana Yes, buat kalau sendiri. pandai lukis, kalau tak cantik macam mana? Dia kena ada seorang lukis, yang orang yang lukis kalau kena buat, dia kena tengoklah level dia apa semua tu. Maksud buat sendiri? Itu orang lain yang buat. Maksud saya, dia bukan pakai mesin, dia pakai cara yang tradisional. Okay. Salah faham. Dia ada lagi satu kaedah yang, bila sekarang kalau kita tengok ada banyak tattoo parlour, yang ni semua dia pakai mesin. Okay. Di mana memang dia punya quality and so on lagi cantik lah. Cantik and then it's a bit Bila kata costly. buat sendiri tu betul seorang pakar yang buat lah, yang buatkan badan kita tu. Tak perlukan pakar. Okey, tak perlu pakar. Kita pandai lukis, pandai cucuk, okey. Okey. Janji yang cucuk tu pandai cucuk, pandai lukis, yang nak buat tu boleh tahan sakit. Okey, boleh jalan. Kalau pakai mesin tak sakit? Semua sakit ke atau macam mana? Bagi saya lagi sakit buat yang tradisional tu sebab saya pernah buat tradisional dan saya ada buat yang pakai mesin. Yang tradisional tu dia buat tu dia pandai lukis je ke atau memang dia bidang dia memang buat tattoo untuk badan orang lah? Badan saya jadi eksperimen untuk dia. First time dia buat, saya puas hati, saya bagi dia buat lagi sekali. Maknanya pandai lukis jugalah dia. Tapi yang ni bukan gambar lah, lebih kepada tulisan. Okay. And the quality okey lah sebab tu saya berani bagi lagi. Tattoo tu apa? Tattoo apa yang buat tu? Ada boleh reveal ke? Tak boleh. ada Tattoo sebelah cinta ke, tattoo tak. agama ke, tattoo something? Tak.
Sebelah kiri, nama saya, dan sebelah kanan, initial saya dengan CD. Oh, okey. Ah, Okey okey. Mahal ke tattoo ni? kalau, buat dekat tattoo parlour yang pakai mesin dekat, Hmm, orang yang betul-betul profesional, boleh kata mahal jugalah. Minimum pun will be around few hundred, and hmm. then can go up to 5,000, Oh, 1,000, it depends. okey. Tattoo tu dia kekal ke? Dia tak boleh dibuang ke atau macam mana? Kalau tanya saya sekarang tak ada benda yang kekal kat dunia. Dia boleh Okey. dibuang, kita boleh erase tapi, walaupun, dia ada beberapa kaedah lah. Contoh macam, laser or whatsoever, tapi parut tu saya rasa tetap akan ada sebab saya tak pernah padam. Sakit? Rasanya sakit lah sebab laser kan dia Oh, memang macam oh maybe tak pernah rasa. membakar. Habis tuan dah buang tak? Oh, kita Tak balas kat dia tak, pula, tadi dia kutuk kita. tak buang sebab bila saya Ha, syahdah ustaz kata, tak wajib buang, jangan tambah sudahlah. wajib, sunat ke apa tak? Tak Patut tak. harus Ustaz harus kata je lah, harus kalau je lah. kalau memudaratkan diri kita, biar Try je. mana mudarat? Dah, Try buang? Ha, takpelah, tak nak ambil risiko. tak ada juga, Ambil sakit risiko. jugalah. Tapi memang akan sakit lah. Tak kata okey, okeylah kan, tak apalah, Asal jangan tambah lagi lah. jangan tambah Ha, lagi. So sekarang okey, kebetul lah bila cakap pasal tattoo ni, kita kecoh sekarang ni ada tahulah influencer ke memang terkenal, dia kata anak muda yang terkenal ni, dia Islam, hmm, Melayu, tapi dia menghadapi tekanan hidup, lalu dia bertatu. okey. Tahulah tatu jenis apa kan, tak tahu tatu kekal ke atau tahu tatu pakai tradisional ke atau pakai mesin ke, Hmm. tahu tatu yang kualiti yang harga mahal ke tak kan. Mungkin Tapi tattoo jenis stiker tu je, stiker tu mungkin seminggu, lepas tu dia tanggal sendiri. pasti pula lah bunyi macam serius je ni, Tak tapi dia buat tahulah. tu kerana tekanan, kerana kecewa dan sebagainya. Hmm. Tapi dia Islam dah. Kalau dia buat sebelum Islam tak, dia memang born Muslim lah Hmm. kan, jadi tak ada out of tak ada soalan yang timbul. Okey, apa pandangan ataupun nasihat ataupun sesuatu yang boleh John cakap tentang perkara macam ni, yang dilakukan oleh remaja atau orang muda Islam kita, apalagi out of depression kerana tekanan, kerana kecewa. Kalau tanya opinion saya as a Muslim ke Tak kisahlah sebagai as a Muslim dah non-Muslim dulu? tentulah, Okey, dan sebagai non-Muslim dulu, okey, dan sebagai pengalaman orang yang dah bertatu. okey. Ha, Kalau if I put myself sebelum Islam dan mhm, abang, give me this situation for my opinion, okey, I would say it's up to you. it's up to you, It's okey. your body, you do whatever you want to do. Okey. I have nothing to say. Sebelum Islam punya pandangan lah, Okay. sure Tapi lah. as a Betul tak? Muslim, Okey, somehow you are my brother lah. okey. Let's find a solution for that. Kan. Solution for Yang bagi mudarat depression dan dia manfaat okey. kan Allah Tapi kan. dia I dah mean, buat ni. dah buat, Ha, apalah kita tak buatlah, bertaubat, kita, mhm. dekatkan diri balik ke Allah kan. Sesuatu yang tak patut Ha, dibuat lah. tak patut dibuat. I mean we correct ourselves. Dalam Islam mana kita tahu itu dosa buat. Yeah, we correct Dosa. ourselves lah. As a Muslim now, that's what I'll do. Mhm, Kalau sebagai a non-Muslim last time, I say mhm, it's up to you lah, what do I care? mhm. Kan. Objektif tu. Kanan perasaan okey, itu saya faham, Hmm, itu clear lah jawapan kita okey, yang tepat pada agama, pada hukum okey, syarak. Tapi sebagai seorang yang ada pengalaman, John tahu objektif untuk buat tattoo tu okey. yang apa, melibatkan kerana sayang, kerana cinta untuk prove something. Hmm. So bila kita kaitkan anak muda ni, yang Islam ni, dia buat tu untuk prove apa? Untuk buktikan apa? Untuk tujuan apa? Dan kenapa kerana kanan perlu buat macam tu? Kalau boleh, Mungkin, yalah, soalan susah sikit lah tapi tak apa. okey, dia, tekanan ni back to how you handle it. Mhm, Kadang-kadang orang dia rasa tertekan dia makan, stress eating. Kadang-kadang dia tertekan dia pergi shopping, dan kadang-kadang dia tertekan, dia akan buat benda-benda yang out of control kan. So biar dia terfikirlah, of course lah, kalau kita tak boleh handle kita punya Mhm, stress, it's always wise to look for help. Dan mungkin kawan kita ke, mesti akan ada seseorang yang memang open and transparent dengan mhm. kita, yang we can anytime pick up the phone and call, say like, "I have macam ni macam ni macam ni," kan. Always look for person like that. Sebelum buat something yang drastic lah. Sebab kalau, using tattoo untuk express tekanan, saya rasa bagi pendapat saya lah, saya rasa it's not a wise move to do. Yalah, kita harapkan, kita doakan supaya Harap hidayah untuk dia, insyaAllah. taubat dan kembali kepada InsyaAllah. cara yang betul, sebab tiada yang menghalang dia dengan taubat, Hmm. eh. Maknanya tiada yang menghalang kita dengan ubat yang diterima oleh Allah, kan. Ada kes yang lagi lagi teruklah kan, Ah, lagi ada kerusi yang nampak, yang bukan nampak, memang jauh lebih besar. Seperti kisah sahih tentang seorang yang membunuh 99 hmm, dan 100 hmm. kan. Bila dia dapat
bila dia bertaubat, dia buat sikit dengan bergerak ke arah tempat yang lebih baik sebagaimana yang disarankan, dinasihatkan oleh ahli ilmu tersebut, Allah ampunkan dia. Hmm. Padahal kalau ikutkan macam belum buat apa-apa Hmm. kebaikan kan. Dah bunuh 100 orang, kalau sekadar tattoo tu walaupun benda dah berlaku kan. Taubat dan bergeraklah ke arah yang benar. Jangan ulang semula Jangan lah. ulang semula, jangan tambah Ha, tattoo. Okey, tambah. tentang kehidupan sebelum Islam, Hmm. saya nak tanya 2 je lah, tapi John boleh simpulkanlah macam mana, dari segi orang Islam untuk berdakwah atau untuk berkongsi tentang Islam, keindahan Islam kepada orang bukan Islam, okey. Penguatan John lah sebelum Islam dan selepas Islam. Apakah yang patut atau yang apakah yang patut dilakukan oleh orang Islam, orang-orang muda Islam ni, atau kat mana mereka, apa yang patut mereka ubah supaya lebih mudah untuk Islam tu sampai kepada bukan-bukan Islam di persekitaran mereka, jiran ke, kawan-kawan teman sekerja ke, atau kawan-kawan sama-sama lepak. Apa yang Melayu ni khususnya lah, yang majoriti Islam ni yang patut buat, patut ubah, patut lakukan supaya apa tanggapan negatif, tanggapan prejudis, tanggapan yang salah sangka, salah faham masa John sebelum Islam tu dapat dikurangkan, diminimalkan atau dapat dihilangkan tu. Silakan. First thing, itulah macam saya kata tadi, percentage of kawan-kawan saya ialah Malays belum Islam. Tapi yang boleh kata menyedihkan, pernah seorang pun invite me to Islam. Okay, Invite tu, invite, sekejap, yelah maksud saya invite tu the sekejap, last step sekejap, ya. ataupun paling Okay, hujung sekali. Maksud saya share tu macam mana? okay, tapi Okey. the way they treat me, Okey. Alhamdulillah lah, saya biasa pergi rumah mereka, time raya ke whatsoever, I'm close to them until mereka pun biasa, they come to my house, I go to their house. Jadi bila abang tanya apa yang mereka perlu ubah, Ubah apa sajalah yang patut mereka, tak patut mereka lakukan. Okey, banyaklah tadi kita faham, tapi mungkin daripada John ada sesuatu yang berbeza, sesuatu yang datang daripada hati, yang pengalaman sendiri yang berbeza daripada apa yang telah kita ketahui, yang kita fahamlah. yang tu bukan even time sebelum Islam, even I can relate it now. Okey, Contoh no problem. saya tak Teruskan. berpakaian macam ni, and Okey. at that particular place, orang pun tak kenal saya, tak pakai kopiah apa kan, and saya tak kata semualah, ada segelintir, ada okay, I like that word. So bila kita approach, kita nak tanya sesuatu or what, I mean of course by race I'm different, I'm dark and whatsoever kan, nampak pun dah tahu dia ni kaum India kan. Okay, and one more thing, the first thing yang mereka perlu ubah is your mentality based on race. Okey. Okay, Explain. okay, contohnya Banyak benda ni tak kira lah okey. nampak orang Cina ke, orang India ke, whatsoever, Hmm. treat them the way you want to be treated. Right, very good. And treat them the way you want to be treated, maksud in a nice way. Mana layani mereka yang Sebagaimana bukan Melayu ni sebagaimana kita mahu diri kita dilayan. yes. Okey. Bagi saya, that one thing can make a very big change Contoh? dalam pelbagai aspek lah. Okay. Sebab kadang-kadang mereka akan pandang like you are unclean, or maybe like you are something lah kan, maybe like you are at a lower level than them or something like that lah. Kita tak tahulah dia fikir macam mana. Yalah. Tapi melalui dia punya body language or the way they respond to you, you know John something sendiri is ada wrong. terasa macam tu? Ya. John sendiri Ya. ada terasa macam tu? Ada. Kadang-kadang saya pergi ke masjid, saya tak pakai kopiah or whatsoever, and the way people look at you, kita pun tahu dia Ya, saya tengah faham. tertanya-tanya dalam diri dia, Saya faham. budak India ni buat apa kat sini ya? Sat jalan ke apa kan? Masih. Kadang-kadang orang tahu tau. Padahal punya banyak persatuan khimah. India Muslim punya banyak punya persatuan punya banyak yang Islam kan. Tapi yalah, still ada sampai sekarang. Rasa macam dipandang serong, rasa dipandang lain. Ada. Yang kerana kita punya warna kulit, kerana kita nampak macam kaum lain yang ada kat masjid dan sebagainya. Ada. Yang paling menyedihkan, benda tu berlaku dalam masjid. Jadi bila Contoh, bagi contoh real. Saya cakap umum-umum ni, saya nak contoh bukti, bukan bukti lah. Bukti pun okey, no problem. Biar kita kadang-kadang, tangkap betul-betul. contohlah, Contoh. tengah masjid tu, contoh macam hari ni asar 4:21 kan. Alright, Mungkin saya pas by masjid, bukan masjid kat kawasan saya lah, kawasan luar lah kan. Kawasan, tak kisah kawasan mana, kalau sebut je. kawasan kita sendiri memanglah orang kenal kita betul. Okey, orang tak kenal awak, apa nak risau kawasan mana, awak sebut je lah. Masjid mana.
Masjid Jadi kampung ni ke? bila Okey. masih, banyak masa lagi Menyampuk untuk aku, solat, okey. dah sampai masjid, lepas tu kita ambil wuduk, solat 2 rakaat tahiyatul masjid, Alright alright. and then kadang-kadang kan ada macam pondok ke apa luar masjid tu kan. Okey, wakaf tu lah. Okey, kita Okey, duduklah tempat kat lepak, situ, alright, duduk faham. santai-santai Okey. ke kan. So, Pernah santai, ada duduk orang dalam datang baca tanya Quran. saya, Okey. "Adik buat apa dekat sini?" Bahasa dia baik, adik. "Adik buat apa kat sini?" Ha. Okey. Oh, okey. Why would anyone be at masjid ah? My first question. Ya. Bukan untuk mancing ikan kan? Saya kata, "Saya tengah tunggu waktu solat." "Adik Islam ke?" Adik buat apa di sini? "Adik Islam ke?" Okey, masa tu dah selesai sembahyang "Dah sunat, belum?" dah Dah tunggu selesai, tunggu waktu untuk lepak solat kat fardu lah. wakaf tu, tempat Ha. lepak tu, datanglah seorang pakcik, orang tua. Yang real life ni lah, yang Nak betul-betul ni. nak kata tua taklah tua sangat. Ini John sendiri experience Yes, kan? yes. This is Okey. based on my experience Okey, yang okey. tak lama mana pun, I think about 3 months ago. Alright alright. Datang seorang Very, macam very recent. macam saya lah ni, datang macam baya saya ke apa kan? Muda sikit daripada abang. Muda sikit. Rasa, should be around 40. Okey, kurang tu. Okey, lepas tu dia datang, dia kata, Okey. So, saya kata saya tengah tunggu waktu solat and mana ayat dia tadi semula? okey, Ayat first dia approach tanya, dia. "Adik buat apa kat sini?" Adik buat apa kat sini? Saya Okey. kata, tengah tunggu waktu solat lah." Okey. Dia kata, "Adik Islam ke?" Wah, tunggu tu solat. Okey. Kita dah bagi tahu tau. And one more thing, kita dekat masjid tau. Menyampuk je aku ni. Okey, teruskan. Kita dekat masjid. And Okey. I already told you I'm waiting for time to solat. What's Alright. wrong with you? Mesti tak pakai kopiah ke? Tak. Memang tak. Okey, Macam saya kata ni tadi. pakai kopiah, pakai jubah apa lah kan? Kalau saya dress macam ni and I approach people or what, benda ni still happens till today. Even it happens to me and definitely it happens to our non-Muslim brothers and sisters out there kan. Ataupun mualaf lah, saudara baru lah. And saya pernah face the same thing masa saya berniaga dekat Pasar Ramadan. Cerita. Okey, Itu penting masa tu. niaga. Of course, saya pakai kopiah. Betul pakai kopiah. Okey. My banner, okay lah kan ada projek Diklulai. Okay, I don't want to mention the name. Okay. Everything is there. You blind? Banner yang menunjukkan Islam tu lah kan. Tapi saya tak tanya lah kan. Saya tengah serve my customers and there's this. Banting macam ni pun ada lah ni. Ada. Saya tengah niaga kat Bazar Ramadan. Apa dia tulis kat banting tu? Okay, yang tu ada meniaga Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Okay. Saya dah pakai kopiah. Meniaga apa? Makan. Okey, tak apalah. Okey, niaga makan. Wife saya ada kat sebelah saya pakai tudung apa semua. Okey, kat banner saya ada satu nama yang ada NGO ni yang bantu saya untuk what do you call this, uplift saya punya perniagaan. Alright, faham. Ada everything is there. Ada tunjuk macam Islam tak kat banner tu? Okay. Kat banting banner. Banner tu saya akan kata tak ada, but you see me in an ada kopiah, ada wife saya dah pakai tudung. Are you mad? Are you blind? Okay. Saya tengah serve customer and tadi apa dia cakap yang dekat Bazar Ramadan tu? Nak cakap lah ni. Saya tengah serve host ni lah. Saya dengan wife saya tengah serve customers. Okay, while we are packing. Okay. Pakcik juga yang selalu buat hal macam ni. Pakcik ni. Pak Bulog ke abang lagi, bukan pakcik. Ni pakcik, memang pakcik. Selalu ada isu dengan pakcik. 50 60 ni. Tengah serve customers kan. Right. At least you can ask me tak. Salah, tanya tak salah. Dia kata, awak betul Islam ke? Saya tengah serve my customers, my wife is there. Layan orang nak belilah maknanya. At least nak tanya tu pun wait lah kan. Tak apa. Masa tu kata, ya pakcik, awak betul Islam ke? Ya. Orang Islam yang tengah beli ni. Sampai, and then yelah, Bazar Ramadan kan putus orang datang kan. I can't be wasting my time with you. I take my IC, saya bagi kat dia. Bagi kat dia. Luahkan IC bagi. Sebab saya stress. I have to serve my customers kan. IC. Saya kata, tak apa, pakcik pegang dulu. Tengok dulu. Baik, IC ada tulis Islam Ada. Nama saya dah tukar pin bawah tu kan. Okey. Saya pun tak tahu dia. Mungkin dia baca nama saya ke kan. Masih tak puas hati. Saya bagilah kad Islam saya. Bagi kad Islam pula. Betul ni. Sebab saya tak ada masa nak layan. Yang ni bagi IC dan kad Islam nak buktikan dia Islam. Bagi IC tak cukup. 2 years ago. 2 years or 3 years ago. Okay. Yang ni still relevant masih lagi relevant. Bazar Ramadan. So sebut Bazar Ramadan kat mana baru tahu? Dia ingat mungkin saya menyamar ke. Yalah, kulit gelap. Pakai kopiah. To that extent So benda ni memang berlaku. So dia yalah, based on my skin tone yang mungkin datangkan dia punya curiosity lah.
Mudah-mudahan lepas ni pakcik tu ada Kalau satu dia ilmu lah. pergi kedai mamak tak perasan pula dah. Kan semua colour gelap sikit. Tak tahulah. Tapi yang ni pakcik ni lain dengan pakcik kat masjid tu, lain-lain. Dua orang Okey. yang beza, dua Okey. tempat yang berbeza. Pakcik kat masjid memang nak pergi solat lah. Memang Apa beza dia sudut pandang tu? Beza dari sudut? Oh, pakcik yang berbeza. pakcik yang berbeza, Okey, saya ingat tempat yang saya ingat berbeza. berbeza karakter Tapi dan mungkin sebagainya. mindset Okey. mereka yang sama. Okey, itu saja dia punya ayat tu. Pakcik yang berbeza, Melayu pertengahan yang Melayu lah kan? Okay, tapi janganlah sebut emphasize kita- Melayu nanti kita- rasa macam racist. No, this is not about racist. Ini pasal mentality orang. Tapi kebetulan dia Melayu, ditakdirkan dia Melayu lah dua tu. Memang Saya lah. tak kira, saya direct punya kan. Sebab Saya di masjid and Bazar Rahman sometimes yalah people judge you on Yalah, discriminate still ke. happen, Mana ni, ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, Dan pasti yang bukan terakhir. akan yang terakhir. Pasti bukan yang terakhir. Okay. Dan Because mungkin it berlaku happens. juga kepada rakan mualaf saudara baru kita yang lain lah. Mungkin Kalau dia bukan tak jaga-jaga. mungkin, memang ada. Memang akan ada. Lagilah kalau dia tak pakai tudung, modal. Jadi back to abang punya question tadi. Oh. Dulu memanglah bila kita pergi cakap dengan orang, maybe they see you in a way, different way. Tahulah pada pandangan mereka kita nampak macam UFO ke apa kan. Kita tak tahu. First thing we have to change. My opinion lah, my opinion. And then Itu masa Islam tu kan. Yalah. masa Islam pun ada, sebelum Islam pun ada. Jadi apa yang saya Kalau sebelum Islam, ni lagi power. Kalau sebelum Islam tu macam mana persepsi atau pandangan atau layanan yang agak dilihat sebagai bersifat racism ada atau je segelintir, kat mana-mana pun ada. Memang ada. It doesn't make any difference by the place or the individual. Memang akan ada, memang ada. Benda tu memang wujud dan akan wujud. Padahal sekarang John tahu dalam Islam, asalkan hadis sahih pun betapa Rasulullah tak membezakan kerana warna kulit, betul. Arab, non-Arab, betul. Apa lagi kan? Kulit ke apa benda kan? Siapa engkau kan? Hanya dengan taqwa, betul? Tak kuat. Rasulullah kata non-Arab has no superiority over an Arab, no an Arab over an non-Arab kan. No superiority, no tiada superiority. kelebihan, tiada keutamaan, tiada keunggulan di antara yang bukan Arab. Siapa sajalah, bukan bangsa lah jadi perkiraan. So we are actually same lah. Kita manusia kan. We are from the same ancestors. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan, sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah yang bertakwa. Kan. Allah jadikan manusia ni kan. Surah apa tu? Surah Hujurat. Itulah yang saya kata tadi lah. The main thing is benda yang ni lah. The way you see people. So umat Islam di luar sana, especially kaum saya lah, orang-orang Melayu, yang kita ni majoriti Islam kan. Yang kita ni secara perlembagaan Islam kerana bangsa, kerana kita dilahirkan Islam, tak kisahlah. Bukan itu yang penting. Yang penting title Islam kita. Okay? Title Islam kita. Sekarang daripada pendahan John ni, tahu ia isu yang serius yang perlu diambil berat. Itu bagaimana kita melayani mereka, melihat mereka, sama ada mereka yang bukan Islam atau yang bukan Melayu atau yang dah masuk Islam, status mualaf, saudara baru, yang kadang-kadang kita letakkan title saudara baru tu sampai dah berpuluh tahun dipanggap sebagai mualaf lagi, padahal kadang-kadang mereka lebih arif, lebih alim, lebih pandai dari sudut hukum agama. Jadi kita tak nak lagi wujud macam ni. Kita tak nak lagi macam kita lihat secara direct lah dua kes tadi. Tak sepatutnya curigaan tu seolah macam tak bertapis, betul? Ada filter. Pertamanya dia tegur, okeylah bagi saya mungkin teguran pertama, minta maaf lah John mana teguran dekat wakaf masa duduk lepak dekat masjid tu dah solat, mungkin kalau dia duduk dalam tu baca Quran mungkin kurang masalah sikit, dia pergi keluar pula. Solat sunat dia pergi keluar lepak kat luar tunggu solat kan. Tapi tak ada salah. Cuma bila pakcik tu, yalah kalau dia bijak atau kalau dia memahami, melibatkan dalam kalau dia faham tentang dakwah dan Islam dan sebagainya, atau kalau dia involve dengan NGO dakwah ni kan, mungkin dia ada ilmu yang lebih. Bila ada ilmu yang lebih, mungkin cara dia starting untuk approach untuk mendekati seorang lelaki yang mungkin dilihat bukan Melayu kan, nampak macam India contoh atau macam Cina, dia mungkin boleh test bagi salam. Sebab dia Assalamualaikum, kalau dia tak jawab salam tu, barulah dia boleh assume, oh pakcik ingat kau ni, itu patut. Kalau ada rasa ada ilmu dakwah sikit, kita akan start macam tu. Kita start secara positif. Dia tak start macam tu. Dia tak start macam tu. Kita start secara positif, kita kata Assalamualaikum. But nothing is wrong kan. Kalau dia jawab salam, confirm dia Muslim. Kalau dia jawab salam dan dia bukan Muslim, cuma dia dah biasa, kita ada ruang dakwah. Betul. Tapi kalau kita bagi salam, dia jawab salam,
okey, dan dia Muslim, settle problem. Tak adalah datang soalan-soalan susulan yang Hmm. bersifat prejudice, prasangka dan sebagainya. Seperti apa tadi soalan susulan tadi? Buat apa kat sini? Buat apa lepas tu Ah, dia kata, awak Islam. kan? Dah orang dah kata nak tunggu Sebab solat. sebab dia dah jawab dah tunggu Allahuakbar. solat. Bila macam tu walaupun katalah dia tak terlatih dalam bidang dakwah atau tak ada ilmu cara pendekatan dakwah yang lebih lebih baik, maka dia tanya tadi, "Adik buat apa kat sini?" Dia tengah tunggu solat. Settle, solat, tengah tunggu solat kat masjid, confirm Muslim. Oh, kawan-kawan dia jawab, "Oh, adik Islam, maafkan pakcik." Sedarlah sikit kan, maafkan pakcik kan. Dia tak minta maaf kan. Padahal dia boleh bertegur sapa. Selalu orang Melayu ni, orang Islam ni dia happy bila dengar ada orang masuk Islam, dah Islam, nak sembahyang lagi, orang bukan orang Melayu, orang Islam pun belum tentu sampai ke masjid. Betul tak? Bagi solat waktu dan sebagainya. Okey, jadi penting kita belajar sedikit tentang ilmu dakwah, jadi kita mengambil pendekatan yang pertama tu yang terbaik, mengelakkan prejudice, menyebabkan orang kecil hati dan salah faham. Yang kedua tadi, samalah dekat bazar Bazar Ramadan. Ramadan tengah Bazar niaga. Ramadan tu, dia nak berniaga kat bazar Ramadan kena dapat lesen, kena dapat Betul, kebenaran betul. daripada Islam masjid kalau kawasan masjid Ha, kan. memang kawasan Ataupun masjid pun. kawasan masjid pun mestilah dapat kebenaran, takkanlah nak jual makanan yang ni kan, yang halal ataupun rasa tak juga kalau bukan Islam tak bolehlah jual, Ha. betul kan? Walaupun dia jual makanan makanan yang halal pun kan, tetap ada isu. Ini dah jual kat bazar Ramadan, pakai kopiah, wife dia pakai, takkan ke tahap itu mereka nak berlakon atau menipu? Wah, fahamlah faham. Jadi kena jaga benda macam ni, kena sensitif. Nanti kita kena bincang benda ni lebih jauh Dan lagi. saya highlight dia, saya Okey. tak cakap semua segelintir, masih ada lagi Ha, people orang yang macam segelintir. tak semua. Segelintir tu berapa? 1, 2, 3, 4, 100, 200. Segelintir juga mewakili daripada berapa juta orang Islam atau orang Melayu kat Malaysia ni, betul tak? Jadi serius, tetap seriuslah. Satu orang patah kata apa, "Nila setitik merosakkan susu sebelanga," kan. Janganlah kita ni susah nak berkongsi dakwah, nak berilmu, nak belajar, tapi jangan jadi liability. Kalau kita dapat jadi aset kepada Islam, jangan jadi liability kepada Islam. Betul. Kalau tak nak buat, jangan halang. Simple kan. Jangan timbulkan masalah pula. Okey. Apa? Kita belajar. Ini tujuannya kita dengar pendedahan daripada sahabat kita kan, daripada sahabat kita yang sebelum itu bukan Islam, jadi Islam, atau sebelum tu sebenarnya first di Islam, lepas tu dia jadi bukan Yalah, Islam, lepas tu dia Islam. Tak faham kita belajar, daripada fitrah kan, fitrah daripada fitrah. ha, Masa lahir, masa lahir kan. Jadi bila kita tahu benda ni, kita ubahlah kan. Kita yang tak faham, kita lepas ni kalau datang orang duduk, kita approach orang duduk kat masjid yang nampak macam bukan orang Melayu, nampak macam bukan Islam, kita mulakan dengan taktik berdakwah. Assalamualaikum kan. Kalau dia tak jawab, kemungkinan dia bukan Islam, kan. Bolehlah kita ambil peluang untuk dakwah, dia duduk kat masjid. Kalau dia jawab salam, banyak juga orang bukan Islam yang boleh jawab salam, kan. Tetap juga kita boleh ambil peluang, mana dia mungkin suka tentang Islam, kita boleh dakwah. Kalau dia jadi dalam berbagai keadaan pun tetap kita menang, tetap kita buat kebaikan. InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita ada lagi nak cakap, nasihat, nak bagi pandangan tentang hal-hal yang boleh memperbaiki, yang boleh mengislahkan, menjadikan baik orang Islam kita ni, khususnya dalam surrounding masyarakat kita yang majmuk. Bagi my opinion lah, sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita kena dakwah pada diri kita sendiri. All for me and I hope memang untuk semualah, kita bila berdakwah ni kita bukan perbetulkan perbaiki orang lain, we are repairing our own selves. Jelaskan, Contoh sebab saya mana yes, tak payah nak sampaikan, hanya tunjuk pada akhlak dan perlakuan. Cukup tak ke? tak bukan macam tu, bukan macam tu, definitely not like that. Okay. Ah, First thing, our approach lah, our approach. Kadang-kadang, orang luar tu dia dia tunggu sampai kita datang bercakap dengan dia. Sometimes daripada jauh dia tengok mungkin dari the way we behave, the way we are among us kan. Mungkin, bukan mungkin, memang ada ramai yang tengok macam tu. Hmm, Okey, indirect punya lah kan. indirect. Yalah, sebab of course Dia lah bila perhati kita dari ah, jauh. Betul. dia akan berhati. I mean, Ah, we are constantly under somebody's watch kan. Memang kita sentiasa diperhati. So, always prepare ourselves towards yang lebih baik. And then, kalau kita ada apa-apa mentality macam saya kata tadi kan, 2 orang pakcik.
cik yang special. Kalau 2 pakcik berubah okey. InsyaAllah ada lagi panjang Macam umur. kita pun katakan kita ada ni karakteristik like that, InsyaAllah kita berubah. Okey. Sebab, masih ramai lagi orang kat luar tu yang tak kenal Islam. Kalau kita sendiri kita ada mentaliti atau mindset macam tu, macam mana kita nak sampaikan dakwah pada orang lain dengan cara yang berkesan, betul. Sebab kalau kita ada macam racial difference Hmm. or that kind of mentality, till the end saya rasa kita nak sampaikan dakwah tu akan efektif dan tak akan. So, fikirkan, saya rasalah ada tak tahulah secara tepatnya, okey, tetapi mewakili kaum Melayu lah, saya ni born Muslim yang dilahirkan Islam, Islam baka kita ni, okey. Mungkin ada sedikit segelintir ke atau lebih pada segelintir ke yang merasakan dengan lahir Islam ni kita macam ada kelebihan, ada higher status, Allahu alam, macam Maksudnya dah dirasa confirm macam syurga? Okey. Tak, kalau Astaghfirullahalazim, eksplisit macam tu kata lah dia kan? macam dah confirm syurga, Tak tak attack betul lah, attack. apa yang abang nak tanya explicitly Bukanlah macam tu confirm lah? sugar, Oh tapi tak, macam sebelah okey. kaki kot, Oh sebelah sebelah kaki, kaki. okey. Oh, tak ada, tak ada, tak. Saya tarik balik Okey. agak, okey. Bukan confirm sugar, macam ada good starting. Maknanya Okey macam okey. kita belum berlari kan. Okey. Kalau yang masuk saringan akhir tu kan, yang kalau yang macam balapan tu kan, bulat, dia rasa dia yang kat itu kan, macam Okey. ada advantage lah kan. Oh, ataupun manalah, dia macam main golf. Dulu saya pernah main golf lah kan. Macam confirm Macam champion lah, dia confirm handicap menang lah. dia handicap kecil, single handicap kan. Okey kita okey macam ni. Okey yelah itu yang ada macam rasalah. Tahulah saya ni benda tu saya boleh cakap tu secara yang patut atau tak patut, tapi mungkin segelintir orang Melayu atau orang Islam yang born Muslim, yang lahir Islam ni, dia rasa macam dia ada kelebihan sebab dia lahir Islam, dia dah belajar lebih Islam tu, kerana tu. Dia dah tahu dulu Islam tu, Hmm. dia dah makan garam Hmm. dulu, atau dengan itu dia kata dia ada bukanlah status yang lebih, tapi kelebihan tu menjadikan dia lebih pandai lah, lebih tahu. Hmm. Bukan confirm masuk syurga lah, Hmm. dan bukan sebelah kaki, dah masuk syurga pun tak betul kan, bukan begitu kan, gurau je okey. Maksudnya, sifat I am better than you, macam tu? Aku lebih bagus daripada kamu, macam tu? Syaitan. Tak, saya baru nak cakap tu. Betul. Itu kerana kejadian dia. Okey. Yelah sebenarnya analogi tu berkait juga, betul tak? Kan? Is that what Sebab aku what you want to dijadikan ask? daripada api kan, kau je bertanah, aku lebih baik, I'm better than you. Lebih kurang macam tu lah Lebih kan. kurang lah kan? Itulah saya tanya, Saya is that tarik what you balik lah, mean? saya tak nak Okey. mengkondemkan orang Melayu. Saya kata tak, mungkin ada sikit lah sebab dia jahil. Ataupun dia tak ada maklumat tepat, dia rasa macam dia ada kelebihan. Sebab kata salah tak salah. Okey, John cuba tikaikan saya, attack saya, okey. Orang Islam, dia lahir Islam, dia kata dia bersyukur. Alhamdulillah aku lahir Islam. Alhamdulillah, mesti nak kata bersyukur, alhamdulillah aku lahir Islam, betul tak? Betul, saya pun rasa bersyukur saya lahir Islam, saya tak tahu kalau lahir dalam asal Islam atau tak Islam. Betul. Maksudnya alhamdulillah saya lahir Islam, maksud lahir dalam keluarga Islam, dibesarkan secara Islam, okey. Sama ada kita belajar banyak tak banyak tu cerita lain. Maknanya dengan lahir dalam Islam, dengan lahir daripada keluarga Islam, okey, kita rasa bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukanlah kita kata, dan bukan kau lahir Okey. dalam keluarga bukan Islam, tak, tak. Cuma kita rasa macam ada advantage, macam ada kelebihan. Wallahu alam, kan. Itu yang mungkin dirasa oleh orang Melayu, dia rasa bersyukur, yelah dia tahu macam struggle ataupun cabaran orang yang lahir dalam keluarga bukan Islam tu macam nampak macam disadvantage sikitlah. Hmm. Sebanyak Hmm. wallahualam itu persepsi manusia dengan ilmu dan sebagainya. Bagi saya fahamlah sebab belajar dakwah ni, kalau tak saya pun tak faham. Mungkin saya totally rasa, I'm better than you kan. Hmm. Taklah kaki saya sebelah dalam syurga ataupun dah confirm syurga kan. Waliyazbillah, nauzubillah min zalik. Tapi tak tahulah persepsi orang lain kan, masing-masing boleh cakap tentang diri mereka sendiri lah, apa yang mereka rasa, setakat mana mereka rasa bersyukur tu. Kan kita rasa bersyukur, alhamdulillah, kita tak menafikan ketidakadilan Allah kan. Seolah kalau kita kata, kau cakap alhamdulillah, kau bersyukur, kau rasa beruntung betul lahir dalam Islam. Adakah kau kata Allah tak adil menyebabkan sebahagian orang lahir dalam Islam? It's another question, very serious question. Kan satu isu yang serius untuk dijawab. Kan kita tak boleh kata, aku untung sangat, aku kalau tak tahu aku lahir dalam keluarga bukan Islam, takut aku rugi aku nanti. Kan? Benda ni tak fair lah. Fair ke Allah sebab aku lahir dalam bukan Islam? Different topic lah kita boleh bincang. Pun dah macam ke mana dah? Aina tazabun, ke mana aku nak pergi dengan isu ni kan? Sebenarnya ada rasa lah, maksud saya
mungkin ada sedikit rasa tu banyak atau lebih atau jauh atau terserongnya perasaan macam tu bergantung pada individu Melayu Islam tu setakat mana dia faham kan. Tapi mungkin ada begitu. Mungkin ada begitu, setakat mana teruk dah rasa itu menyebabkan dia salah faham kita tak tahu. Hmm. Macam saya dah perbaiki rasa salah faham tersebut, mungkin saya lebih faham sebab bagi saya manusia ni saya pernah dengar lah, masa abang-abang, adik-adik tabligh kita ceritalah Hmm. sama ada Fadil Amal. Ini saya tak pernah lupalah, insya-Allah, 4 jenis manusia. Yang lahir Islam, mati Islam. Yang lahir bukan Islam, mati bukan Islam. Yang lahir bukan Islam, mati Islam. Hmm. Yang lahir Islam, mati bukan Islam. Takut. Jadi bukan lahir tu yang menentukan, tapi mati tu yang menentukan. Kalau dia faham ni, dia dah take it things for granted Hmm. lah. Dia tak mudah kata, wah aku dah terjamin, jauh Hmm. lagi lah. Cuma dia kata, good starting, good starting. Ada permulaan yang baik lah ingatnya. Tapi tak boleh, jangan. Kan? Permulaan yang baik ialah mungkin, kita rasa lah, tapi kita jangan kata, kita ada jawapan bahawa kenapa Allah buat macam ni. Kan? Jangan pula kita confident ataupun tu, tak ada, tak boleh. Tak boleh. Tu 4 jenis manusia clear. Yang lahir Islam, mati Islam. Yang lahir Islam, mati bukan Islam. Oh, wa'alaikumsalam. Yang lahir bukan Islam, Mati mati Islam. bukan Islam. Pun tak nak. Yang lahir bukan Islam, mati Islam. Dua itulah yang selamat, betul? Kan? Yang lahir Islam, mati Islam. Yang lahir bukan Islam, mati Mati Islam. Islam. Yang lagi dua Tapi tu hujung kita tak tahu. Kita harap sangat, kita usaha ke arah supaya kita mati dalam iman dalam Islam. Kan? Jadi jadi menjawab soalan yang lahir bukan lahir apa, lahir Islam ke lahir bukan Islam, tiada jaminan. Rasa untung sikit, wallahu alam kan. ah, Itu boleh lihat dari sudut positif dan negatif, dari sudut yang adil, dari sudut yang tanpa menafikan keadilan Allah. Tuan nak respon ke situ? Respon ah, ke situ silakan. macam abang kata tadi lah, yang beginning is nothing, tapi yang summarize everything, yang ending lah akhiran kita. Walaupun orang born Muslim rasa beginning Yes. is something sikit tu, tak apalah itu rasa dia lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kalau dah masa lahir dibesarkan dengan suasana Islam, keluarga Islam, that means it's already easy lah kan, daripada kecil dah boleh So, solat. bagaimana nak jawab dari sudut keadilan Allah kalau dipertikaikan oleh yang bukan Islam ataupun yang Tiap manusia, menafikan yang born Muslim perasan terlebih. Allah adil, Kita dah masuk isu berat ni pula. Allah maha adil. Saya test John. Sebab itulah ada pendakwah. Okay. Sebab itulah Islam ni agama dakwah. Sebab itulah Nabi buat dakwah. Allah adil lah. Allah suruh kita sampaikan. Kalau kita tak sampaikan, yang tak adil tu kita, sebab kita selfish, nak simpan untuk diri kita sendiri. Nak share dengan orang lain. Kan? Sebab, back to the basic. Sebelum kita berdakwah, we need to correct all this kind of things lah. Dan kita first kena faham, Islam ni agama dakwah lah. We need to share it with people. Ini kefahaman yang baru ataupun kefahaman yang lama atau baru? Yang we need to correct ourselves first. Kenapa saya tanya macam ni tau? Okay. Nak tanya dulu, ini kefahaman yang baru apa yang buat saya jawab macam tu? kefahaman yang lama? Apa yang buat saya jawab macam tu? Sebab macam abang kata tadi, abang ada sahabat tabligh yang cakap 4 ada orang soalan kan? belakang tu. Soalan saya Kan? ada kat belakang tu. Yang 4 jenis orang tadi tu, ada Jenis sahabat manusia tabligh golongan. abang beritahu kan? Saya pun aktif keluar dengan jemaah. Tu yang saya sebenarnya tahu tu Alhamdulillah. macam kefahaman baru tu kan. Tak apa, nanti kita pergi pasal apa yang John sekarang terlibat. Tu memang saya bila dia jawab macam tu, saya tahu ini satu bukan standing lah, satu yang lazim saya boleh sedikit beri tafsiran lah kepada suatu kumpulan atau jemaah dan sebagainya lah. Saya kata tadi, berdakwah ni Saya tak nafikan kebenaran dia dan tak apa, kita follow. tu yang saya kata tadi, dakwah ni bukan kita nak perbetulkan orang, dia sebenarnya kita nak perbetulkan diri kita sendiri dulu. Kenapa tak both ways? Dua-dua? You can Why not? only guide someone if you are guided yourself. Pakistan, kita nak guide diri kita. Tapi Anda tak cukup ke? Are we not yet be guided? We are on the straight path right now. Are we perfect? Perfect, nobody's perfect, man. Nobody can be perfect. Are we perfect? No, we are not. Sebab tu kita kena sentiasa perbaiki diri. At the same time, takkan kita nak biarkan Jangan ini dah perbahasan lah. Jangan biar. Tak suruh biar pun. John, teman-teman John dah level tinggi lah. Ni makam dia kan. Tapi kita kena perbaiki diri kita. At the same time, we invite people to the right. Both ways, maknanya. But you have to correct yourself first. In many ways. In many ways. Argument. Kita tak boleh argue dengan tetamu. Okey. Satu peristiwa tadi dah 3 tahun lebih kurang kan? Majid yang Bazar 3 tahun kan? Bazar. Ya, Majid baru lagi kan? Recently.
berapa bulan kan. Ha. Lah, tuan tak ajak dia correct himself, ajak keluar je. InsyaAllah kalau jumpa Masa tu tak ambil peluang. Untuk kalau dakwahkan dia, untuk bukan sekolahkan dia tak, kan. sebab Untuk dah tua, masa untuk pakcik tu tanya dakwahkan macam dia tu, ajak saya macam dah urus. speechless sekejap. Oh, bau speechless lah, terpuji jugalah. Okey, walaupun saya bukan, I'm not a Muslim, kan ke itu rumah anyone kan. Sebab itu dekat luar tau. Itu posisi dia, kesilapan dia, kan cerita pasal dakwah. Ya, yelah mungkin itulah salah Which saya lah kan, John saya dah tak ajak pakcik tu keluar kan. saya tak salah, Okey. tak salah kami, okey. InsyaAllah kalau saya jumpa pakcik tu lagi, pakcik jom keluar 3 hari pakcik. Okey, InsyaAllah. Betul, memang patut. Kena keluar tu, kena keluar. Okey. Okey, sekarang ni Islam. Okey. Saya lupa tadi, berapa lama dah, bila John Islam lebih kurang lah kalau tak nak reveal the exact 26 hari bulan perlu reveal. Mac 2018. Reveal the exact date tu. Date tak ada masalah. 2018, maknanya dah berapa tahun? 6. 8 tahun. aku matematik Bulan pun out 3, juga, 26 hari bulan. 8 tahun. John dah Islam 8 tahun. Tu dah tanya dia consider dirinya mualaf lagi ke atau mukallaf? Mualaf lagi ke tak? Saya mualaf lagi, I'm Lagi. still learning, always learning. Kalau by on that reason semua mualaf kan. Yalah, kita semua mualaf lah. Okey, tak apalah kan dia bermain kata dengan saya. Tapi bagi saya kalau dah huruf tu dah keluar, dah tahu dia keluar berapa hari kan. Tapi dah keluar kalau lebih daripada 3 hari tu dah tak boleh mualaf lagi tu. Betul? Setuju? Boleh. Boleh lagi. Okey. Dah 8 tahun Islam. Okey, macam mana cerita yang kita tak lepas tadi. Macam mana John boleh memeluk kembali pada Islam? Bagaimana rentetan cerita tu? Bagi best sikitlah cerita tu. Ini cerita benar kan. Mana jangan cakap macam tu je kan. Mana kisah yang bawa. Cakap second macam tu. Kisah yang bawa John kembali kepada Islam lalu bersyahadat. So, macam saya kata tadi, saya involved in book sale. Menjual buku kanak-kanak. Kita lah umur apa tu masa tu? 20 tahun. Masa tu By the way, 24. 2018 masuk Islam mana ketika umur? 29. Boleh reveal 29. Boleh? Boleh. 29. Umur sekarang? Umur sekarang 37. 37. So, along the way, yalah saya keluar jual buku ni, I go state by state, I travel. I travel. And then sampai kat satu state ni, I don't want to mention the state. Okay, asalnya yalah nak jual buku, lepas tu nak go around the country again kan. So tak tahu macam mana saya up at that state dah sampai like 2 or 3 years. And then dalam negara kita ni, first time saya dengar nama seorang, tapi dia bukan Malaysian pun. Zakir Naik masa tu ada satu isu yang sangat kritikal, di mana ada one organisation from Malaysia against this person, Dr. Zakir Naik, dia against. Okay. And masa Muslim organisation lah. Yes. Jadi sampai that time saya tak tahu pun Dr. Zakir Naik ni wujud. I don't even know who he is, what he does. Masa tu dia dah bagi ceramah di Malaysia atau dia baru nak datang? Apa yang this organisation object, mana ada satu organisasi bukan Islam yang menentang dia. Saya rasa dia baru nak ceramah or something like that. Okay. Jadi it's okay lah yang tu. Teruskan. Jadi bila isu tu terlalu hot, yelah kita curious kan, orang ni kan why. Jadi bila research pasal Dr. Zakir Naik ni dulu, siapa dia ni? Kenapa dia orang against dia? Kalau against mesti ada satu reason. Betul. Okay. Itu masa tu yelah macam-macam lah, kalau tengok dia punya poster apa, semua orang post. Dia memecah belah agama lah, dia he support terrorism lah, apa macam interesting. Dawan lah tuduhan. Jadi buka lah, tengok dia ni penceramah je pun, dah lah tua, apa yang dia orang against sangat dengan orang tua ni kan. Ceramah je pun dah lah tua. I mean, so what, you are just a preacher and you are old, how dangerous can you be? I mean, why are these people macam attacking you kan? Then dengar dia punya, ingat ke ceramah dia mungkin dalam 10 ke 20 je. Bila keep on listening, following, tengok memang dia dah ceramah kat macam-macam negara. His base is a comparative religion. Lepas tu ada another question mark pula. Betul ke apa yang dia cakap ni kan? Kan sebab dia lah
kita agama Hindu Maknanya maklumat dia kat internet, kat YouTube banyak sangatlah banyak ceramah-ceramah banyak tentang and perbandingan agama. perbandingan agama. Dia Okey, memang, tokoh perbandingan agama, alright, comparative alright. religion. So, ambillah effort sikit lagi, tengoklah apa yang dia cakap ni betul-betul wujud tak, kan. Hmm, Quran tu apa, mhm. and bila apa yang dia cakap, okey memang ada, and dia bukan sekadar explain to us about Quran, tapi dia explain about, agama Hindu, Kristian, Okey, with reference, kan, okey. with reference. Then bila then dia explain yang dia explain tu yang buat people faham dengan lebih dalam. So as time goes by, research based on apa dia cakap, based on what we find in Google, and then it makes logic. Okay, ada satu insiden yang berlaku tahun 2017, arwah ayah saya meninggal. Abang ada kat situ masa tu kan. Ah, Dia meninggal, ah, sembahyang saya join, sembahyang jenazah. saya jumpa abang dekat hospital, abang ikut saya pergi ward tu Oh, kan. ya, ya. First Oh, saya yang jumpa abang. ya, ya, ya. Ah, First yang kita jumpa? first first, belum. Ayah saya meninggal 2017, saya syahadah 2018. Oh, kat Ah, hospital, okey. Saya ingat, saya baru ingat itulah saya ni dah tua kot, dah memori tu perlu dibantu. Masa tu saya ingat saya jumpa dia. masa time arwah ayah saya ada pun, mungkin yalah sebab saya young and energetic that time. Mungkin tu salah satu salah saya lah. Mungkin ayah saya tak invite saya pada Islam. But he doesn't want to talk something too sensitive to me, and based on my energetic level at that time. Ya, okey. Okay. So, bila arwah ayah saya meninggal pun I'm still under the phase of researching or, following up with following up pula. Follow Dr. Zakir Naik punya ceramah ni apa semua. And then, when, bila dengar, accept, tak, dengar, analyse, research, and then only you accept lah. Masa kematian ayah yang Islam tu, Okay. okey, tidak ada mana tak dapat memberi apa-apa kelebihan untuk John tengok sesuatu berkaitan Islam yang secara menarik, secara istimewa. Ada sebab, based on my understanding dulu, the moment kalau your parents they died or whatsoever, you cannot do anything for them, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi bila arwah ayah saya Sebagai seorang meninggal, bukan Islam lah, sebagai ah, anak bukan Islam lah. I was there from, daripada, hospital sampai ke masjid. Of course lah solat jenazah tu saya tak buat sebab saya belum Islam lagi masa tu kan. Okay, and then until, nak turunkan dia ke liang kubur, I was there. That means from the very moment he passed away until the end of Okey. his burial. So dekat situ one thing yang clear saya punya misconception ialah, walaupun, kita berbeza agama, but if, you can still handle, mereka punya, funeral lah, kematian. Just, ada setengah yang kita tak boleh buat sebab, masa tu belum Islam lagi lah, macam solat jenazah dan sebagainya lah. Uh, Even masa tu pun, macam saya kata tadi lah kan, it's just, masih, dengar ceramah and all that, research about Islam, dan alhamdulillah, kematian ayah saya tu sebab dapat kenal dengan sahabat-sahabat, arwah ayah saya, macam abang Thorik and, pakcik Noli, this, and sampai bulan 3 2018 pula when I felt that I was actually ready to convert. Okey, I bulan bulan, 3 2018 tu, okey, okey. asalnya saya seorang je nak syahadah. Sebab saya yang selalu dengar ceramah and all that, I feel logic. Masa tu saya dah kahwin dah, saya dah ada anak. Saya Oh, dah ada anak masa tu masa dah berkahwin, anak belum saya umur Islam setahun. lagi? Anak Okey. saya umur setahun. Jadi when, saya bagi tahu wife saya, I think, I want to, masa tu saya pakai convert lah. Sepatutnya kita kena pakai revert kan, Hmm. bukan convert. So she had no problem. Datanglah, ustaz ni, which who was my late father's friend as well. So bila dia datang, dia bawa, another, dai lady, dakwah lady. So when she came, she explained important things to my wife as well, and ended up kami syahadah sekeluar. Daripada asal saya nak syahadah seorang, Allah mudahkan urusan saya, syahadah. Ya, special moment. Okey, satu momen yang special lah, yang istimewa. Allah nak bagi hidayah tu,
macam-macam split cara. second kan. Sekejap je boleh bagi. Mungkin dia dah follow juga, dia tahu sikit sebanyak lah, tapi mungkin juga kerana dia yalah, yalah kerana dia nak ikut husband dia. Yes, Mungkin, mungkin tapi, walaupun if that might be her reason, tapi saya tengok dari segi amalan dia lebih committed. committed mengamalkan Islam daripada Lepas itulah jurus lepas itu. Lepas itu until bukan now masuk Islam. until now Until now. until now. Until now. Until now. Betul. Humble husband lah kan. Okey, kematian ayah John, Hmm, Bapa John, sikit sebanyak ada beri gambaran baik hmm. pada Ya, Islam, tentang Islam, dan menghilangkan misconception atau yes, salah faham tentang Islam, especially dari aspek kematian lah yes, atau proses pengebumian dan yes, sebagainya. Di mana John dapat participate hmm, secara direct juga, direct, secara aktif yes, dalam menyemadikan atau mengebumikan yes. arwah bapa. Betul? Maknanya cuma ada masuk dalam kubur tak? Dalam Ada, liang sambut? saya yang sabut. Saya tak perasan, lupa. Saya yang Saya ada kan masa tu? ada ada ada. Tapi saya ingat betul solat jenazah tu saya ingat. Okey, Cuma yang mandi jenazah, solat jenazah tu saya, ada mat dekat kawasan masjid. Saya memang ada kat situ hmm, tapi yelah saya tak Mak tak Zainab because dapat I tengoklah, dia dah apa mandi dia? tak tahu, tak salah kot. Ah, Tu tak apa, tu kita pun tak pasti dari segi hukum, tapi ah, rasa saya kalau nak participate tak ada masalah, kalau berdiri sebelah. Saya pun kaedah tu dia tak belajar kan, Yalah, tapi dia dapat join, dapat tengok kan. Dapat tengok bagaimana hmm. lembut, bagaimana bersih, bagaimana berhati-hatinya jenazah orang Islam dikendalikan, betul? Oh, okey, Dikafankan. arwah ayah saya daripada hospital mereka dah siap mandi jenazah. Oh, okey. Sebab, sampai ke Yalah masjid, betul. dia solat saja, Alright. tak mandi jenazah dekat, masjid. Yang tu due to his, sebab kematian dia lah, sebab dia sakit. Tapi gambaran salah satu misconception besar Yes, settle hari tu, terjawab, settle. settle hari tu. Gambaran yang baiklah Yes, tentang setuju tak, John? Oh, dah tanya setuju lah. Maknanya cara Islam menguruskan jenazah sehingga dikebumikan tu elok, mudah, yes, nampak menghormati yes. jenazah, Dan melayan dan dengan dan baik tak membebankan ahli keluarga. dan tak Okey, ya, membebankan ahli keluarga. Setuju yes. Mana kos pun murah, free. Keluar kos pun. Okey. Saya rasa mungkin, tanggung oleh Mak Im ataupun, Harga tak keluar kos lah. Okey, masa pun dah makin dekat, mungkin kita perlu panggil lagi brother tanpa identiti ni kan. Tapi kita pun tak dapat bahas lebih tentang apa ni, tentang bagaimana bila brother John ni dengar ataupun tonton, Dr. Zakir Naik dalam membicarakan isu-isu comparative religion atau perbandingan agama ni, kat mana yang itu jadi tarikan untuk, bahawa main tarikan saya. tarikan utama yang Sama, menyebabkan dia yakin Islam agama yang benar, betul? betul. Cuma kita tak dapat bahaslah, nak bahas ke? Just, Sikit, apa yang saya nak add, ah, kalau viewers, orang yang tengah menonton, okey, nak dengar ceramah Dr. Zakir Naik, heeh, ada sedikit yang kita perlu buat pada diri kita sendiri. okey, First thing, neutralize your mindset. okey, Pastikan, kita punya mindset ni neutral, betul. maksudnya kita nak belajar, neutral. Sebab kalau kita nak, Jelaskan maknanya datang dalam keadaan yang hati yang terbuka, terbuka, fikiran I yang mean, you're lapang, going to learn something new, put yourself neutral lah, hmm, neutral. hmm, Di mana kalau kita nak bandingkan sesuatu, kita tak boleh, contoh saya agama Hindu, saya tak boleh nak pertahankan agama Hindu bila saya tengah belajar. Kalau macam tu memang apa yang dia kata memang akan salah di fikiran saya. Masa dengar ceramah tu, be neutral. Once you are done, lepas dengar ceramah tu apa, okay, then you compare it back on your own. Do some research. Neutralize your mindset sebelum dengar ceramah. Saya memang believe in the existence of God, tapi who is God tu yang menjadi persoalan. konsep ketuhanan yang satu, ciri-ciri Tuhan dan sebagainya dalam Islam yang Dia, kalau beza tu, dulu saya tahu Tuhan, lepas Islam saya kenal. sempat kita nak tanya ke maksud dia tu, tak apa, kita biarkan dia sebagai satu persoalan untuk tuan-tuan saudara kat luar sana, fikirlah kan. Saya tak larat nak fikir ni. Tahu dengan kenal dia dua benda yang beza, dia beza. Tu dia lain sikit kan. Yalah. Saya nak tanya pasal huruf sikit boleh? Boleh, insyaAllah. Pasal tabligh ni. Apa yang bagus sangat jemaah tabligh ni, cara kaedah dia dalam khususnya dalam keluar tu apa yang provokatif soalan aku ni.
apa yang John dapat daripada keluar bersama jemaah tabligh, apa yang dicapai? Apa yang didapat? Apa yang baik sangat? Yes, okay. Explain, Okey, okay, first thing, dah marah John, okay, first thing, sayang Nabi, sayang Nabi, Jawapan starting yang tu. kita Okey, sayang alhamdulillah. Nabi, Saya pun sayang, sayang, yang tak keluar iya kat luar sayang, pun sayang sayang. Of course, juga. kita sebagai Muslim memang kita Okey, sayang Nabi, kita okey, sayang para sahabat, okey. kan, isteri Rasulullah. Cuma bila keluar, tabligh ni, kita, praktikal. Praktikal maksudnya kita, ah, cuba amalkan dan hidup di mana cara Nabi dan sahabat-sahabat hidup dulu. Mhm, Maksudnya, kita dalam satu jemaah dan, masa tu kita tak fikir benda lain, kita cuma, fikir itu satu fikirlah, one mindset untuk ajak orang datang solat, untuk, maksudnya, tu macam uh, nak correct the people, tak kata tak, nak correct diri sendiri, itulah saya kata bila kita pergi ajak orang kita, memperbetulkan diri sendiri. perbentukan diri. Sebab Mhm, kita kena ada kat masjid, kita kena jaga solat kita, pergi ajak orang untuk bersama-sama kita kan. Okey, di mana akan, belajar, uh, cara tidur Nabi macam mana, cara makan dia macam mana, cara berpakaian, cara pergi tandas, kan. Banyaklah, banyak, adab-adab Nabi dan sahabat-sahabat yang kita akan belajar. Dan, kisah para sahabat, okey, di mana, ada kitab spesifik yang akan digunakan, contohnya macam Muntakhab Hadis, Dilat Amal, 2 kitab ni lah. tanya soalan yang power sensitif sikit boleh? Boleh, insyaAllah. Habis merokok macam mana John? Itulah pasal kan, Astaghfirullahalazim, minta maaf. dalam proses untuk perbaiki diri saya. Okey, Diri kita ni lemah kan, kalau nak perfect, nak perfect memang tak boleh, but we betul, try betul, to be betul. perfect even though we cannot be perfect. Okey, penonton kat luar jangan marah saya, okey? Saya gurau-gurau je ni. Bagi saya, pilihan dia untuk setiap jemaah, saya sokong. Saya nampak lepas dia keluar dan juga selepas dia involve dengan jemaah tabligh ni, nampak keterangan cara dia bercakap, cara dia tindak, lebih sabar, lebih tenang, insyaAllah. Dulu Ya, John temper juga orang kan? temple. Marah kan? Ya, betul Sekarang betul kan betul nak betul. pukul je kan? Ha? Tahu tau kita pernah sama-sama kena sabarkan dia tau. Sekarang okey, Alhamdulillah, betul. sahabat Tadi tu macam pun nak nak jadi tadi macam sahabat nak dah. temper je saya cakap tadi? Tak ada, Tak tak. Okey, 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 lulus, Yang sahabat tu lulus. pun dah jadi sahabat dah. Dah bermaafkan, dah okey semula dah. Yang Okey, dulu tu okey, 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 alhamdulillah. okey, okey, okey. Banyak lagi nak kupas tapi mungkin lain kalilah kon, akhir katalah sedikit kata-kata daripada John lah. Kita punya ni fa aina tazhabun, betul? Ke mana kamu nak pergi? Ke mana kita nak pergi ni? Kan? Okey, cuba John suarakan hati John tentang Allah, tentang kehidupan, harapan John, tentang bagaimana dengan kematian, bagaimana dengan akhirat, bagaimana dengan persediaan, bekalan dah cukup ke? Mati besok, kalau mati 2 3 hari, ready ke tak? Kan? Saya nak rasa bersama pandangan John, rasa John, luahan John, harapan John kepada Allah, kan? Itu je, okey. Sebagai penutuplah fa in tasabun. Ke mana John, ke mana kita, ke mana Yang saya nak bawa ni? Faina Tasabun ni, saya jawab last. Oh, ada, Last, kejap okey, lagi okey. ya. Silakan, silakan. Memandangkan Dia abang ada tanya banyak sebab soalan, saya summarize kan. nak maghrib dah Okey. ni tau, Ha, daripada asar saya, tanda saya pun rahsiakan okey, tempat kita saya ni. Okey. summarizekan insya-Allah lah, insya-Allah. Okey. Apa yang saya nak, yang, salah satu daripada doa saya setiap hari, orang sekeliling saya, terutama, ni macam sound selfish, kenalan-kenalan saya yang masih belum Islam, saya nak mereka bersama-sama dengan saya insya-Allah. InsyaAllah kita doa. In Amin, a amin. Ya Allah beri hidayah kepada kenalan-kenalan tersebut. Kenakan John ni. dan, ini of course, saya selalu doa supaya Allah bagi saya tenaga untuk sentiasa istiqamah untuk keluar di jalan Allah dan bantu usaha dakwah, semampu yang mungkin lah kan. In any way mungkin, tenaga ke, baik masa ke, in any way. Dan, sebolehnya, para pendakwah dakwah kat luar sana, I mean, bantulah sahabat-sahabat kita yang belum Islam ni lagi kan. Find a method di mana, uh, yelah dia untuk, kita approach, tak semua orang sama kan. Certain people kena macam ikan lah, kita pergi mancing, tak semua ikan suka satu umpan, betul tak? Betul. Ada yang berani, ada yang dia Walaupun always. John fokus pada jemaah tabligh, still hargai ataupun still appreciate untuk kaedah-kaedah dakwah yang dilakukan oleh
dan NGO dakwah yang lain. Yes, of course. Dia, jemaah tabligh lebih kepada islah diri. Kan, perbaiki diri dan sebagainya. Dan, dakwah non-muslim ni pun penting. Kalau kita tak buat dakwah pada orang non-muslim, macam mana kita nak, macam mana Achong, Muthu atau, Clarence atau Jennifer atau Jonathan tahu pasal Islam kan? Alright. I mean we have to do both. Kita kena buat dua-dua sekali. Then, answering, abang punya soalan tadi, Ina atas sabun. Where are you Uh, going, John? I want to go back to the place I came from, that we came from. Then juga. All of us, kita semua share the same ancestor, which is Adam and Eve. And they are both from the heavens, right? Jadi, Balik Ina kepada. atas sabun, where I want to go back to the place we came from together, all of us, Amin, insyaAllah. amin, amin. Ya, kita nak tanya tu kan. Lagi? Lagi? Kita doakanlah semoga John pun doakan saya, doakan kita untuk terus kekal istiqamah di atas jalan kebenaran Islam ni sehingga ke akhir hayat kita dan kembali kepada rumah, kembali kepada ultimate destination untuk kita yang kita dambakan iaitu syurga. Dan saya pun pohon John lah. Yalah, di sini born Muslim dia kalah. Dia kalah maksud saya bukan dia kalah, born Muslim kalah ni maknanya dia sedar. Tadi dia bangga pula mungkin dia rasa sedikit, mungkin dia rasa syukur alhamdulillah bahawa dia dilahirkan Islam. Dan dia rasa macam kesiannya ataupun yalah cabaran besarnya yang belum Islam, nak masuk Islam atau nak tinggal Islam. Tapi dengan saudara baru, dengan orang yang revert ni, yang dulu dah 20 tahun, 10 tahun dalam yang kita Islam anggap kegelapan, kembali pada Islam, revert kepada menyembah Tuhan yang satu. Sebagai born Muslim, dalam hal ni kita rasa kalah bandingkan dengan saudara baru dengan mu'allaf lah kan, yang mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam kesesatan, dalam kegelapan menurut persepsi kita lah. Dan kemudian kembali kepada menyembah Tuhan yang satu, kembali kepada akidah yang benar. Dan walaupun 2, 3 tahun, tak tahu bila dia kembali revert, dia dosa insya-Allah terampun, bersih. Jadi kita ni masya-Allah dengan rekod yang lama ni yang berapa banyak dosa besar, dosa kecil dan sebagainya. Jadi risauan tu tak boleh nak ditolak. Khauf, takut tu tak boleh nak apa, tak boleh nak dimain-mainkan, tak boleh nak dinafikan, tak boleh nak dipandang ringan. Jadi di situlah kita jealous pulalah kepada orang muslim yang boleh bertahun, ada yang masuk Islam meninggal kan. Masya-Allah, ada dosa ke sikit sangat ke kan, compare bandingan kita ni. Jadi harapan saya ialah tentulah kita nak syurga yang tinggi kan, Dapat yang paling tempat rendah pun istimewa. okey dah. Ha? Dapat yang paling rendah pun alhamdulillah dengan rahmat Masuk syurga ada kejayaan izin Allah. besar, tapi ahli neraka sesat. Walau tara dalam surah Sajadah maknanya kita tahu orang yang bangkit dalam keadaan dia tak kenal Tuhan, dia reject lah kan, dalam keadaan message sampai, dia reject, dia akan menyesal. Menyesal yang sesesalannya, nak minta balik tak boleh dah, habis dah chance tu. Itu selalu saya cakap dengan bila saya berdakwah lah. Tapi orang Islam pun dia ada sesalan juga. Bila dia tengok makam orang yang lebih tinggi, ini pun memang disebut dalam hadis-hadis sahih. Memang dia juga akan sesalan, mungkin sesalan dia berbeza. Kenapa dulu aku tak buat lebih? Kenapa dulu aku tak dakwah lebih? Kenapa aku tak zikir lebih? Kalau aku boleh naik status aku tengok John ke atas tu kan, jauh tinggi. Alhamdulillah kan, tapi minta John, yang minta nama sebenar John lah kan. Maknanya kalau saya ni kat bawah, syukur alhamdulillah kalau syurga yang terbawah pun kan, tapi mintalah jemput, minta pada Allah untuk saya dapat bersama-sama di yang ada tempat yang tinggilah, dia lebih tinggi. Dan kalau saya tak nampak di waliyazubillah, tak nampak pada yang paling rendah pun Allah keluarkan. Faham kan? Faham? Kalau saya ada kat situ lah, kalau saya pun tak ada kat situ, kena ada orang lain pula sambut saya bang. Sama-samalah kita kan. Taklah dengan rahmat dengan izin Allah. Maknanya InsyaAllah. jangan lupakan kita di sanalah kan. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa podcast ini cukuplah. Kita explore lain kali. Kalau ada komen yang baik-baiklah, kalau ada pandangan kongsi-kongsikanlah. Apa yang tersalah cakap ni kami mohon ampun pada Allah. Kalau tersalah, kita mohon ampun pada Allah dan minta maaflah kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara muslim atau belum muslim kat luar sana. Maafkan kami kalau ada terlanjur kata. Kita tak naklah
menghina apa Mhm. menyindir ataupun apa pun, sesiapa pun. Apa yang kita nak ialah kebaikan, insya-Allah. Moga ada kira hasanah atau baiklah apa yang kita buat, amal soleh, insya-Allah. Moga Allah pelihara kesihatan kita, mohon ampun pada Allah kan, mohon maaf kepada semua. Semoga kita bertemu lagi dalam podcast yang akan datang, semoga ada kebaikan, kongsi-kongsikanlah kebaikan, berilah pandangan-pandangan yang baik. Okey, itu saja, insya-Allah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbihka subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina